Jadi tiap-tiap kali tuan-tuan masuk dan tembak perkataan Perang Dunia Ketiga lagi itu dunia nak kiamat. Jaga akidah tuan-tuan kalau tuan-tuan seorang Muslim. Jadi jangan duk masuk dah kiamat dah dekat. Itu ucapan seorang mukmin. Jadi kalau kita nak pergi pada kiamat dah dekat, rujuk pada hadis, rujuk pada dalil. Ada hadis yang menyebut bahawa akan ada 70,000 orang tentera keluar daripada Isfahan. Saya nak semua orang mengambil gambaran, apakah kita sedar bahawa Yahudi ni dah balik ke tanah Israel apabila Iran telah menjadi sebuah negara anti-Israel. Kenapa orang tarik duit pada pasaran? Bila harga minyak menjadi mahal, berarti kos industri ni berasaskan minyak. Jadi barang dalam industri akan mahal, kereta akan naik harga, semua barang akan naik harga. Ini 21 trilion dipegang oleh 4 company Yahudi yang sangat besar. Yang pertama adalah company Vanguard, dia kuasai 10 trilion pelaburan. Yang kedua adalah BlackRock, dia kuasai 6 trilion pelaburan. 6 negara pengeluar minyak iaitu Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, UAE dan Arab Saudi yang kebetulan juga menerima tempias dengan serangan peluru pandu ataupun roket daripada Iran telah menyebabkan kebanyakan daripada tempat pengeluaran gas yang di Qatar ditutup penuh, tapi beberapa kawasan telaga minyak di negara-negara utama minyak ni juga ditutup. Dan kemudian Selat Hormuz, oleh kerana kapal-kapal bawa minyak ni tidak menerima insurans sekiranya mereka diserang oleh senjata Iran, menjadikan tak banyak kapal berani melintasi Selat Hormuz, menyebabkan 20% daripada bekalan minyak dan gas dunia terjejas dengan teruk. Itu yang saya update tuan-tuan. Jadi kalau ikut, Iran hari ini masih diserang dengan teruk, terutama di Tehran dan di Isfahan, di mana serangan di Iran pada tengah malam tadi waktu kita dipanggil sebagai gelombang yang gentah ke berapa puluh, barangkali melebihi 22 yang akhir saya report pada tuan-tuan. Kita tak dapat laporan semalam ada gelombang yang keberapa dalam siri serangan. Gelombang yang ke-27 siri serangan kata Arif malam tadi menyebabkan 40 orang syahid di kawasan di mana di Tehran, di mana serangan ni jatuh satu tempat nama dia Risalat Square. Manakala Iran juga berjaya dalam satu serangan walaupun tidak menghantar senjata berantai, tapi mereka berjaya menyerang di bahagian tengah Israel, di mana Israel mengakui satu lagi kematian rakyat mereka apabila serpihan penangkis roket yang jatuh kena dan menyebabkan 12 orang terbunuh. Manakala di Lubnan serangan besar-besaran dilaksanakan. Lubnan ni kalau tuan-tuan lihat gambar di hari ni, sama ada tuan-tuan lihat daripada laporan Zain Qadir yang berada dalam zon tempur, tuan-tuan akan lihat sangat-sangat dahsyat kemusnahan di Lubnan. Dan PBB hari ini telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa jumlah mereka yang kehilangan rumah maksudnya mereka keluar dan tak lagi memiliki rumah kerana zon perumahan mereka di selatan Lubnan dan selatan Beirut diserang adalah 700,000 orang. Manakala PBB hanya mampu menyediakan 80,000 kemah dengan meminta kebenaran daripada kerajaan Lubnan untuk menjadikan kawasan-kawasan lapang seperti stadium bola sepak sebagai kemah sementara, dan kemah-kemah ini mengutamakan warga tua, mengutamakan wanita bersalin dan orang sakit. Ini menjadikan siri serangan Israel ke atas Lubnan dan siri serangan ke atas Tehran. Tehran mengesahkan angka kematian mereka mungkin hari ini dah capai 1,400 kerana semalam 1,300 campuran lagi daripada 40 yang syahid semalam di bom di Risalat Square. Ada kemungkinan angka itu dah lebih 1,500 kerana kebanyakan mayat ataupun jenazah tidak ditemui sama seperti mana yang berlaku di Gaza. Itu saya update tuan-tuan secara ringkas, pantas apa yang berlaku hari ini. Dengan peristiwa yang terbesar adalah kenyataan Donald Trump bahawa perang akan ditamatkan segera, tapi tidak pada minggu ini. Berarti Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis kita akan melihat Iran memberi jawapan yang sangat pantas bahawa mereka akan sedia berperang untuk tempoh berapa lama pun, dan Iran memaklumkan kepada semua negara yang terlibat bahawa mereka kini mempersiapkan peluru pandu fasa 2, di mana mesal ataupun peluru pandu ini akan membawa peledak seberat 1 tan. Ini memberi amaran bukan saja kepada Israel, tetapi amaran kepada negara-negara yang memiliki kamp tentera Amerika yang masih lagi memberi khidmat radar kepada serangan udara Amerika, walaupun negara-negara GCC ni ataupun negara-negara Teluk tidak terlibat secara langsung. Iran masih lagi mengatakan bahawa radar yang dipasang di kamp-kamp tentera Amerika yang beroperasi di negara-negara jiran mereka di GCC masih lagi menjadi pemandu utama kepada keperluan jet-jet perjuangan Amerika yang terbang daripada kapal Abraham Lincoln dan juga kapal Gerald Ford untuk merentas masuk ke Iran dan mengebom kawasan-kawasan di Iran. Ada 125 bandar raya, bandar, pekan dan pertempatan yang telah dibom. Setakat ini serangan keseluruhannya telah meletupkan 7,500 bom yang ada di Iran hingga hari ke-9. Berarti hari ini, hari ke-semalam, hari ke-10, hari ini hari ke-11 kita tidak menerima laporan berapa berat bom yang telah diturunkan. Dan Iran mengatakan 1,600 lokasi telah pun dibom dengan jumlah bangunan yang musnah hampir 8,000. Dan kata Iran hanya 1,700 saja lokasi strategik, 6,000 lebih adalah lokasi yang ada orang awam. Itu saya update tuan-tuan dari segi angka kemusnahan dan juga kadar kemusnahan yang berlaku di Iran.
Tak banyak visual yang kita dapat daripada Israel kerana Israel masih lagi mengenakan undang-undang darurat. Mana-mana warga negara dia yang menyiarkan mana-mana gambar yang dianggap terlarang, strategik dan mengancam keselamatan Israel akan dipenjarakan 5 tahun. Ini menjadikan kenapa sangat terhad untuk kita dapat akses kepada visual tentang apa yang sedang berlaku di wilayah Israel, terutama di kawasan-kawasan yang dibom. CNN menyiarkan visual, tapi gambar yang dibenarkan kepada CNN hanyalah gambar dalam bangunan. Berarti CNN tak mendapat mengambil gambar radius kerana Israel tak mahu gambar radius diambil kerana ini mungkin menjadi kekalahan moral pada mereka. Berikutan banyak laporan termasuk seorang ahli politik di UK, George Holloway, mengatakan daripada laporan rakan-rakan politik beliau di Israel bahawa kesan serangan Iran kali ini sangat besar ke atas bandar utama Tel Aviv sampai ke Haifa. Tapi kita tak ada video tersebut. Itu yang saya advise, itu yang saya dapat jelaskan pada tuan-tuan dalam opening yang sangat padat dan ringkas ni. Kalau ada apa-apa soalan, saya jawab, tapi tuan-tuan tanyalah soalan yang berasas. Sebab petang tadi saya buka soalan, ramai orang tanya tentang keadaan penjara Palestin. Orang Palestin dalam penjara, saya nak jawab mempayah sebab dia tak relevan dengan konteks yang kita bincang hari ni. Sama-sama, Iman ucap terima kasih. Itu update yang pantas. Berarti kalaulah besok harga minyak turun, berarti macam ni, saya jelaskan pada tuan-tuan bagaimana kita baca read between the line. Donald Trump kata perang akan berhenti tidak pada minggu ini. Ucapan Donald Trump ni tuan-tuan kena baca dalam tafsiran sumber-sumber yang kemudiannya mempengaruhi pergerakan saham, kerana pemegang-pemegang dan syarikat-syarikat saham yang terjejas banyak adalah Israel. Kerana tuan-tuan pun tahu ada 41 bilion wang yang dilaburkan di bursa saham seluruh dunia. 41 bilion. 21 bilion dipegang oleh pelabur, 4 syarikat pelabur Israel yang besar. Yang paling besar adalah Vanguard, mereka menguasai 10 bilion daripada pelaburan. Kemudian kita ada syarikat yang kedua adalah The State Street, yang ketiga 4 bilion. Syarikat yang kedua 6 bilion ni apa? BlackRock ada 6 bilion. Kemudian kita ada Blackstreet dan kita ada Blackstone. Mereka ni menguasai 21 bilion pasaran saham daripada total 40 bilion pasaran saham yang ada di seluruh dunia. Macam mana kita nak faham benda ni? Berarti apabila pelobi Israel tahu kesan daripada perang ini menjejaskan tanah mereka, berarti kalaulah harga minyak stable, pasaran saham kembali stable, berarti walaupun Trump cakap ni benda yang tak boleh pegang, tetapi pelobi Israel boleh pegang, boleh mempengaruhi Trump untuk menamatkan perang ni kerana mereka mengalami kejatuhan bursa yang sangat teruk. Jadi kita kata cakap Trump dibaca sebagai politik. Tapi sejauh mana kita nak tengok cakap Trump ni boleh diaplikasikan sebagai relevan untuk dilihat adalah dengan melihat keyakinan pasaran. Jadi apabila harga minyak turun mendadak hari ini pada $88 USD, kita percaya bahawa pelobi-pelobi Israel yang berada di sekitar Trump telah menghantar isyarat kepada pelobi-pelobi Yahudi yang lain untuk masuk semula ke pasaran. Kalau tuan-tuan tengok pasaran saham melambung balik tinggi, berarti saham-saham kerana orang Israel menguasai 21 daripada 40 bilion. Ini syarikat-syarikat yang Israel based. Walaupun mereka berbandkan Amerika, tapi benti mereka adalah Israel. So daripada situlah kita ukur sama ada cakap Trump ni kosong ataupun tidak. Berarti setakat ini kalau besok tuan-tuan melihat pasaran saham kembali pulih, harga minyak turun daripada $88 balik kepada satu paras yang kita boleh anggap kata relevan, mengatakan cakap Trump yang dilepaskan secara polos tapi ada isi dia. Berarti pelobi-pelobi Israel yang berada di sekitar Trump yakin bahawa informasi ini penting untuk mereka untuk mengalirkan kembali wang mereka dalam pasaran saham dan untuk menjadikan harga minyak kembali timbul pada paras yang boleh dikendalikan. Itulah cara bagaimana kita nak kata cakap Trump yang retorik dan cakap Trump yang praktikal. Dalam kes menamatkan perang di Iran, kita boleh anggap praktikal kerana pasaran. Berarti informasi Trump turun kepada pelobi dia hantar isyarat kepada semua pemegang saham Israel masuk balik. Ke semua pasaran saham Yahudi ni masuk balik dan beli balik. Kerana kemungkinan Trump menghentikannya adalah tinggi. Maaf, betul ke Iran berbunuh 30k protester? Saya tak fikir data Amerika pun sebut 3,000 je. Data Iran sebut 1,000 lebih. Jadi saya tak tahu mana datang 30k. Pelobi yang paling benci ke atas Iran pun menyebutnya 3,000 lebih. Manakala Iran punya data dalaman 1,000 lebih. Saya tak pasti 30k ni datang daripada mana. Saya nak jawab pun payah. Kalau tuan-tuan lihat jumlah protester yang ini dirujuk bukan sekarang, dirujuk ketika kebangkitan 9 Januari
Jadi angka keberkaitan 9 Januari 2026. Jadi data yang datang daripada media pro Amerika anti Iran pun sebut 3,000 lebih. Jadi data Iran sendiri kata 1,000 lebih. Saya tak pasti tuan-tuan dapat kat mana 30K. Jadi saya nak jawab pun jadi rumit. Ya, stok bahan api di Eropah nazak lah, sebab saya dah jelaskan kepada tuan-tuan. Okey, ambil data ni saya bagi tahu pada tuan-tuan. Bila Ras Al Lafan di Qatar ditutup, itu Qatar dia bimbang pembuka gas dia, tempat tabungan gas dia yang paling besar, nama dia adalah Ras Lafan ataupun Tanjung Lafan ya, ditutup. Qatar secara per negara je dia membekalkan 25% gas di dunia, LNG gas dan siapa pelanggan yang paling besar? Pelanggan yang paling besar adalah China. China mengambil gas ni, Pakistan adalah pelanggan paling besar. India adalah 50% daripada gas yang ada di India juga datang daripada Ras Al Lafan. Manakala 3 negara utama, Itali, UK dan Belgium adalah pelanggan utama gas daripada Ras Al Lafan. Jadi peratusan berapa banyak UK beli daripada Qatar kita tak tahu. Berapa banyak yang Itali beli dan Belgium kita tak tahu. Dan kita tak tahu negara yang lain. Tapi data ini China ambil 30% daripada keperluan domestik dia daripada Qatar. Kerana Qatar menguasai 1/4 daripada gas LNG dunia. Jadi oleh kerana kalau tuan-tuan lihat gas dah naik, harga gas dah naik. Perang ni baru berlaku 10 hari, harga gas naik 45% di Eropah. Dan harga minyak juga melambung tinggi di Amerika. Kerana mereka tak macam Malaysia, kita dilindungi oleh subsidi. Mereka tak ada subsidi, mereka panggil adalah harga apungan. Pada hari harga minyak naik, pada hari itulah minyak mereka naik. Kerana stesen minyak mereka tak terikat di bawah akta pencatutan dan mereka tak terikat di bawah akta pengguna. Jadi mereka naikkan gas berdasarkan minyak dan gas berdasarkan harga antarabangsa. Berarti satu, barangnya harganya mahal. Yang kedua, stoknya. Stok oleh kerana Eropah ni terjejas lah. Kerana sebelum ni Eropah ada multi stok. Mereka beli daripada stok Rusia. Tapi bila Rusia pegang dengan Ukraine, seluruh negara-negara Eropah yang berada dalam Kesatuan Eropah dan NATO stop sebarang bentuk pembelian gas yang dibekalkan melalui PAM, melalui saluran bawah laut. Berarti di situ mereka dah hilang dah gas. Kemudian mereka bergantung sepenuhnya pada gas yang datang daripada Qatar. Okey, dan sebahagian daripada gas Qatar ni kena pusing daripada Tanjung Harapan. Dulu pelayaran dia 14 hari boleh masuk ke lautan Mediterranean. Tapi bila berlaku perang Gaza, kemudiannya pasukan Houthi daripada Yaman serang Laut Merah, menjadikan gas ni terpaksa pusing ke Tanjung Harapan, mengambil masa daripada 40 hari lebih, daripada 14 hari untuk sampai di Eropah 40 hari lebih. Daripada mana gas dan minyak ni datang? Daripada Selat Hormuz. Jadi dahlah pelayaran dia 40 hari lebih, kos dia dah mahal. Dan sekarang Selat Hormuz tak keluarkan gas. Daripada mana mereka nak ambil? Mereka nak ambil daripada Malaysia jauh. LNG Malaysia daripada Asia sangat jauh. Mereka nak ambil di Eropah, mereka telah pun memulaukan sebarang bentuk pembelian gas daripada Rusia kerana sekatan ke atas Rusia dalam perang dia ke atas Ukraine. Jadi kebergantungan mereka adalah kepada Laut Merah. Kebergantungan mereka adalah pada Selat Hormuz. Saya tunjuk Selat Hormuz untuk tuan-tuan faham. Jadi bila Selat Hormuz ni ditutup, berarti bukan saja harga menjadi mahal, kedudukan gas menjadi kritikal, kemungkinan bekalannya tiada langsung. Ini menjadikan kenapa kita anggap ucapan Trump yang kalau kita baca Trump bercakap polos, suka menipu, dia boleh bercakap retorik. Tapi dalam hal ini kita kena faham bahawa bila saja tuan-tuan tengok Selat Hormuz ni okay, tuan-tuan nampak Iraq, berarti Iraq pelabuhan ni keluar juga melalui Selat Hormuz. Kuwait, tuan-tuan tengok Bahrain, tuan-tuan tengok Arab Saudi, tuan-tuan tengok Qatar, tengok UAE ini 6 negara. Okey, tuan-tuan nampak Iraq sekali dekat situ. Barat telah pun menghentikan sebarang import minyak dan juga gas daripada Iran kerana Iran diboikot daripada tahun 2006, diperketatkan boikot 2016, diperketat lagi boikot pada 2025. Berarti gas tak boleh keluar, semua bekalan minyak dunia 20% dan gas dunia 25% yang datang tak boleh keluar kerana Iran menembak kapal-kapal yang menggunakan Selat Hormuz. Walaupun Iran kata dia tak tutup Selat Hormuz, tetapi syarikat-syarikat insurans tak mau insurankan mana-mana kapal dagang yang bawa barang minyak, kapal dagang apa pula yang lalu Selat Hormuz, sebab Iran dah tembak 10 kapal. Jadi walaupun Iran kata dia buka Selat Hormuz, secara risikonya Iran faham dia tak perlu mengeluarkan kenyataan Selat Hormuz ditutup, tegang untuk dia, tapi cukup untuk membimbangkan semua kapal-kapal yang mana tak boleh beli insurans. Kalau mereka bawa keluar juga, kapal mereka ditembak, tiada insurans, menjadikan syarikat kapal tak nak lalu dalam Selat Hormuz. Ini menjadikan Eropah mengalami tekanan bekalan minyak dan gas yang sangat tinggi. Sebab tu harga dia jadi mahal. Baik, kalau harga jadi mahal satu hal, bekalan yang nak datang daripada mana satu hal yang lain. Jadi bila tuan-tuan dah faham,
Walaupun banyak negara pengeluar minyak, kita sebut tadi 6, 7 campur Iran, Iran dah diboikot. Ada satu Rusia dah pun diboikot. Jadi 6 negara ni terpaksa menggunakan Selat Hormuz yang saya tutup, yang saya tunjuk tadi. Tapi Selat Hormuz ni kena melintang lalu di atas tanah Iran. Ini Selat Hormuz ni, 33 km. Laut dalam dia hanya 3 km. Okey, Amerika kata dia nak kendalikan Selat Hormuz ni supaya kapal-kapal dapat keluar. Tapi Amerika tahu kalau dia kendalikan, 30% gas dan juga minyak ni pergi ke China. China tak payah buat keluar kos. Amerika pergi tutup Selat Hormuz, dia gadaikan tentera dia, tetapi yang mendapat manfaat adalah India, pengimport gas yang besar, adalah Asia Tenggara, pengimport gas dan yang terbesar, dan juga adalah China. Menjadikan kalaupun Amerika cover, dia tak boleh jamin semua kapal yang lalu di situ boleh bebas daripada tembakan tentera Iran. Kalau tuan-tuan dah tengok ni, tuan-tuan akan faham. Inilah selat yang menjadi senjata ekonomi. Selain daripada peperangan yang bersifat bom, dipanggil sebagai perang geografi. Tapi tuan-tuan kena tengok ekonomi geografi. Geoekonomi geografi ni menjadikan selat ni sangat sensitif. Dan hari ini dah 11 hari perang. Kalau hari yang ke-8 sebelum kita cuti Sabtu dan Lahad, harga minyak dah naik $80 lebih. Kemudian hari Senin buka semalam naik $100 lebih. Trump terpaksa buat kenyataan kerana panik hari Senin ni menjadikan semua orang terpaksa tarik duit keluar pada pasaran. Kenapa tuan-tuan? Kenapa orang tarik duit pada pasaran? Bila harga minyak menjadi mahal, berarti kos industri ni berasaskan minyak. Jadi barang dalam industri akan mahal, kereta akan naik harga, semua barang akan naik harga. Sebab semua barangan dunia dikeluarkan oleh industri. Industri memerlukan apa dipanggil? Tenaga industri. Tenaga industri memerlukan minyak. Jadi bila minyak menjadi mahal, semua industri perlahankan pengeluaran. Kerana tak wajar mengeluarkan pada harga minyak yang mahal, kemudian kereta jadi mahal, barangan pengguna jadi mahal. Bila industri jadi perlahan, siapa nak labur dalam industri? Itu berlaku apa panggil pasaran jatuh. Orang tarik duit. Kerana orang tahu syarikat-syarikat berorientasi ke industri, kalau nak teruskan, mereka akan beli minyak yang mahal. Bila minyak yang mahal, harga barangan akan mahal. Kemudian balik kepada pengguna. Kereta elektrik tak untung, sayang. Adakah kereta elektrik tak untung? Sebab kereta elektrik, pakai elektrik. Elektrik datang daripada mana? Tuan-tuan selalu salah faham kan tentang kenderaan elektrik. Tuan-tuan anggap teknologi je. Kereta elektrik kita anggap teknologi. Yang kedua, kereta elektrik kita anggap mesra alam sekitar kerana exhaust dia tak buang. Kedua, teknologi. Tapi elektrik tu datang daripada bahan bakar. Elektrik ni gunakan gas, elektrik ni gunakan minyak. Dia tak ada untung dia sebab nanti tuan-tuan punya elektrik tu akan naik harga je sebab elektrik ni menggunakan bahan bakar. Jadi kereta elektrik ni kita sembang setakat istilah dia teknologi. Dan dia mesra alam sekitar. Tapi murah tidak. Sebab bahan bakar ni, bahan bakar yang tuan-tuan duk cas dekat plug tu adalah elektrik. Kalau di Eropah harga minyak naik secara mendadak mengikut macam kita di Malaysia. Tuan-tuan duk guna faham kita di Malaysia sebab subsidi. Di Eropah, bila elektrik naik, nak cas je elektrik akan naik lah kerana elektrik digerakkan oleh bahan bakar. Sama aja. Cuma kereta elektrik ni, cakap bincang dia tak had kita bincang ambil faham. Kita bincang setakat dia alam sekitar kerana exhaust dia tidak mengeluarkan asap. Yang kedua, teknologi. Kerana teknologi lebih murah kerana penggunaan enjin yang menelankan kos teknologi yang mahal dapat dikurangkan. Tapi bukan berarti orang yang pakai kereta elektrik ni untung kerana dia tak perlu isi minyak. Kalau di Malaysia besok kerajaan tarik subsidi minyak, automatik juga harga bil elektrik akan naik. Jadi cas tuan-tuan, cas kita dalam penggunaan elektrik akan jadi tinggi. Sebab kalaulah harga minyak ni ditarik balik kerana kerajaan tak mampu nak tampung, daripada belanjawan kerajaan sukat harga minyak ni $70. Sekarang dia 80 lebih, kerajaan tak mampu. Maka akhirnya RM2.99 ni ditarik. Dia kenalah juga. Jadi tuan-tuan menggunakan kereta elektrik juga untung tu dalil yang doif lah. Sebab kereta elektrik ni kita tak bincang dari segi kos dia yang rendah. Kita bincang tentang teknologi yang kemudian dia alternatif apabila dunia sedang berjuang untuk mengurangkan bahan bakar yang dihasilkan. Berbilion jumlah kenderaan di seluruh dunia. Sampai dekat situ je. Jadi janganlah cerita untung dia sampai perang ni pun orang naik kereta elektrik jadi untung. Tak ada untung dia. Netanyahu masih hidup. Sekejap saya rasa aircon saya tak begitu okey. Dan saya pula tadi tengah rancak berbual dengan kita ada buka puasa. Hafizul Faiz dan John Bay datang nak ikan buka puasa. Itu yang saya start lewat. Jadi tadi berbual panjang pasal pesta buku, nak terbitkan buku baru saya. Jadi habis-habis tu saya tengok dia orang tengok 9.15, dia orang kata dah makan masa saya live. Jadi saya live dengan tuan-tuan dalam keadaan tergesa-gesa sikit lah. Tapi saya tahu fakta petang tadi yang kita kumpul pada malam, itulah fakta yang saya akan bentangkan tuan-tuan pada malam ni.
Betul ke Trump hubungi Putin nak hentikan perang dengan Iran? Bukan dia hubungi Putin, sidang akhbar. Sidang akhbar. Maksudnya, jangan salah faham. Trump nak berhentikan perang ni, dia tak hubungi Putin, dia buat sidang media. Ni yang lambat masuk ni saya nak kena repeat balik. Okay, tadi saya stream pada angka 4,000. Trump semalam telah membuat kenyataan di White House bahawa dia akan menghentikan perang dengan Iran secepat mungkin, tapi tidak minggu ini. Berarti tidak minggu ini tu kita pegang. Berarti sampai Ahad. Takkan mungkin sampai Ahad. Kita tengok Isnin. Dan kenapa Trump menghentikan perang ni? Kerana tekanan akibat bursa saham yang jatuh. Yang kedua, kenaikan harga minyak di Amerika dan kos operasi akan meningkatkan harga barang dalam tempoh yang terdekat kerana semua industri menggunakan bahan bakar minyak kerana minyak terjejas apabila Selat Hormuz dan juga semua kapal-kapal yang pergi ke Asia Barat jadi takut. Yang kedua, dia menjejaskan industri penerbangan. Okey, baik, bila saya cerita kat tuan-tuan, industri penerbangan terjejas. Siapa yang terjejas? Yang terjejas adalah 4 syarikat Israel, Yahudi yang berpangkalan di Amerika yang memegang daripada jumlah 40 trilion pelaburan USD, 40 trilion USD pelaburan dunia ni, 21 trilion dipegang oleh 4 company Yahudi yang sangat besar. Yang pertama adalah company Vanguard, dia kuasai 10 trilion pelaburan. Yang kedua adalah BlackRock, dia kuasai 6 trilion pelaburan. Yang ketiga adalah Blackstreet, dia kuasai 4 trilion. Lepas tu Blackstone. Jadi jumlah mereka ni 21 trilion. Ini owned by Jew, American based Jew, berwajah Amerika tetapi di belakangnya adalah Jew, Yahudi. Jadi bila pasaran saham jatuh dengan teruk dan kemudian keadaan ekonomi di Amerika akan menjadi kadar inflasi yang tinggi kerana harga minyak naik, berarti semua barangan akan terantai dan akan mendapat apa yang dipanggil kesan domino kenaikan harga barang. Pada bulan 11, Amerika akan ada midterm election. Apa itu midterm election? Mereka ada election berkembar. Setiap 4 tahun pilih presiden, selang 4 tahun yang lain adalah pilih senator. Kalau tahun pilih presiden itu adalah part yang pertama, tahun pemilihan senator adalah 2 selang part yang pertama. Berarti kalau presidennya pilihan raya dia adalah 2024, berarti pilihan raya senator 2026. Nanti presiden pilihan raya balik 2028. Kemudian 2030 pilihan raya senat. Jadi midterm ni merujuk kepada calon-calon parti Republikan yang akan bertanding di 100 kursi senator. Kerana senat ni 100 kursi ya. Berarti pada 3 hari bulan November akan ada pilihan raya senat di Amerika di mana parti Trump yang sekarang menguasai 52 kursi akan bertembung dengan parti Demokrat yang sekarang menguasai 48 kursi. Trump tak mau tarnish ataupun kerosakan berlaku pada imej parti dia kerana Republikan yang dia memimpin perang dan rakyat Amerika jadi susah. Jadi satu, dia kena dengar pandangan-pandangan daripada rakan Republikan yang mana sekiranya perang ini diteruskan dan rakyat Amerika tak merasa pun ini perang untuk Amerika, ini adalah perang untuk Israel, maka sebelum sentimen tersebut ditiupkan bahawa Amerika menanggung kadar inflasi yang tinggi atau stagflasi yang tinggi kerana perang yang sebenarnya dicetuskan untuk menjaga kebaikan Israel. Yang kedua, pelobi-pelobi Yahudi tak mahu kehilangan duit kerana mereka ni adalah pelabur-pelabur dalam sektor industri dan wang inilah kemudian akan digunakan untuk menaja semua calon-calon yang disokong. Berarti ada Yahudi yang akan menyokong Demokrat, ada Yahudi yang akan menyokong Republikan. Sekiranya dasar Trump ni mengrugikan Yahudi yang mahukan duit, kerana tak semua Yahudi ni mahukan sebuah negara Israel yang besar. Semua negara ni tak mahu. Semua negara Yahudi nak Israel ada untuk perang je, supaya persenjataan di Asia Barat menjadi perniagaan kepada syarikat-syarikat seperti kat mana senarai syarikat tu? Syarikat-syarikat seperti Northrop Grumman di mana saham mereka naik dalam perang ni. Syarikat-syarikat seperti RTX, syarikat-syarikat seperti Lockheed Martin. Ini semua syarikat yang harga saham dia naik kerana perang. Tapi syarikat-syarikat yang lain yang ada dalam teknologi industri, yang ada dalam teknologi perkapalan, yang ada dalam semua syarikat-syarikat ini akan merudum kerana permintaannya menjadi rendah. Maka itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, ada potensi bahawa Trump harus menghentikan perang ni kerana perang ini baru bermula 11 hari. Yang menanggung kenaikan harga minyak adalah rakyat Amerika. Dan kedua, perang ini juga harus menyokong pendirian apa yang dikenali sebagai the business Jew yang berada di Amerika. Mereka nak berniaga, mereka tak mahu keuntungan dalam sektor persenjataan yang mereka perolehi apabila Amerika mengeluarkan banyak senjata daripada belian dengan kilang mereka untuk menaja Israel, tapi menjejaskan perniagaan yang lain. So saya brief tuan-tuan, Trump tak bercakap dengan Putin, bukan dia dua penentu kuasa. Dalam perang Amerika, penentu kuasa adalah pelobi Yahudi. Sekiranya pelobi Yahudi mengatakan serangan ini dah cukup untuk melumpuhkan Iran bagi sasaran mula perang, kerana mereka menyokong Trump dalam serangan ini adalah untuk melumpuhkan Iran 20 tahun sebagai negara yang tak mampu mengancam Israel. Jadi Trump kena selesaikan perang ini kepada 3 perkara. Satu adalah
memusnahkan semua keupayaan Iran untuk membangunkan reaktor uranium bagi ke arah nuklear. Trump kena pastikan sasaran perang ni memusnahkan semua kilang peluru berpandu 2,500 km yang boleh digunakan untuk mengancam Israel, serta menghapuskan semua stok sedia ada yang ada di tempat-tempat simpanan. Yang ketiga, perang ni Trump mesti pastikan kedudukan Hezbollah dan juga sekutu-sekutu yang disokong oleh Iran yang mengancam Israel lumpuh. Berarti kalau tuan-tuan lihat pada keadaan perang, pelobi kata peranglah untuk tujuan ini saja, supaya Israel ini kekal selamat. Kerana Iranlah satu-satu negara Asia Barat yang masih lagi menjadi ancaman kepada Israel setelah Mesir menjadi negara kucak-kacir yang miskin ekonomi dia. Libya dah jatuh kerana Muammar Gaddafi dan kekuatan militer dia tak lagi jadi ancaman. Syria yang kini memulakan langkah kosong setelah jatuhnya Bashar, naik kerajaan Sunni Hayat Tahrir Asyam. Mereka ini masih lagi menjadi sebuah negara yang tak mampu mengancam Israel. Lebanon yang telah pun musnah. Jordan yang tidak memiliki apa senjata. Manakala Arab Saudi dan negara-negara teluk yang lain memang tidak mempunyai untuk membangunkan senjata sendiri. Berarti kalau ikutnya, Trump kena selesaikan dulu supaya perang ini selesai dengan mencapai 3 perkara ni. N square, bila saya cerita pasal Iran, tak payah tanya pasal Afghan. Ambillah dulu faham tentang Iran yang awak tak faham. Sagi saya cerita pada Afghan, awak tanya pula pasal Palestin. Jenuh kita nak menjawab. Saya kena tegur supaya tuan-tuan masuk ni, tuan-tuan dengar dulu penjelasan yang tuan-tuan belum tahu. Kalau tuan-tuan tanya Afghan, berarti tuan-tuan tak tahu banyak tentang keadaan yang sedang berlaku di Iran. Okey, saya tegur untuk niat disiplin. Dengar je apa yang saya cerita, sebab itu di luar pengetahuan tuan-tuan. Sehari saya pergi ke Afghan, orang lain tanya pula apa berlaku di Palestin. Saya cerita Palestin, orang tanya pula apa sedang berlaku di Sudan. Daripada Sudan dia tanya pula apa yang sedang berlaku di Nigeria. Nigeria dia tanya pula Somalia. Jadi dengar dulu yang kita tak tahu. Jadi dalam keadaan sekarang ada potensi perang ini dihentikan dengan Amerika akan melancarkan pengeboman yang sangat besar. Setakat 8 hari perang, Amerika telah mengebom 7,500 pengeboman dalam siri 27 serangan. Untuk siri yang ke-28 malam tadi kita boleh dapat belum dengar jumlah bom yang digugurkan. Yang kedua, Amerika kena terima hakikat kerana Iran juga telah menaik taraf ikrar mereka, di mana bila naik saja Ayatollah baru, Ayatollah Moqtada Khamenei, dia meluluskan satu dasar perang yang baru yang diumumkan oleh Ketua Keselamatan Iran, iaitu Ali Larijani. Kata Ali Larijani, kalau perang ni berterusan, Iran akan mula meledakkan peluru berpandu 1 tan dia. Jadi peluru berpandu 1 tan ni, kita kena faham, dia tak semestinya pergi mengancam Israel. Berarti Iran tak mesti memfokuskan pemerangan ini perang menang geografi. Dia pergi serang Israel, boleh kali kena pintas. Tapi kalau peluru berpandu 1,000 tan ni dilancarkan sebagai serangan geoekonomi, dia bom pusat-pusat minyak yang berada di Arab Saudi, dia bom pusat minyak yang ada di Qatar, dia bom pusat minyak yang ada di Bahrain. Dunia akan mengalami kelumpuhan yang lebih teruk. Jadi orang rasa risau. Kalau Iran dah potong angin, maksudnya habislah. Terbakar, biar kita terbakar bersama. Maka Iran akan membuat serangan. Jadi apa kalaulah Mojtaba Khamenei mengeluarkan arahan ini dan Iran praktis esok dan lusa, Amerika akan hentikan perang ni dengan lebih cepat. Sebab sekarang ni dia kena tengok matlamat ni. Dia tak boleh tukar rejim. Kerana selepas dia perang, dia gantikan dengan orang yang sama dengan Ali Khamenei. Prinsip dia, iaitu anak Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei ini, dasar dia sama. Malah dia pun kata dia akan perang. Berapa panjang pun Iran akan masuk dalam perang ni. Berarti Iran dah ada dalam dasar alang-alang menjeluk perkasan biar sampai ke bakal lengan. Kalah jadi arang, menang jadi abu. Iran dah tak ada, nothing tulus. Tapi bagi negara-negara sekutu dan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Amerika sendiri, dia kena anggap bahawa perang ni jangan sampai tak berbaloi hingga rakyat Amerika menanggung keadaan inflasi yang tinggi, harga barang menjadi tinggi, pelabur-pelabur dihilang tempat pelaburan kerana sumber tenaga utama datang daripada Selat Hormuz telah pun terbakar. Maksudnya Iran kata, kalau kami bakar semuanya, kami musnah sebagai sebuah negara, dunia juga akan musnah kerana kehilangan sumber minyak. Tuan-tuan boleh faham kalau telaga minyak ni semua dibakar, dibom dan diserang. Selain daripada minyak tak boleh keluar kerana sekatan Selat Hormuz, Iran ambil langkah yang lebih besar. Kalau kita terbakar, kita bakar semua. Ini menjadikan Amerika berfikir, dan itu saya kata yang Trump sebut, itu dia tak bincang dengan Putin. Dia dengar adalah daripada pandangan pemain ekonomi yang ada di sekitar dia, pelobi-pelobi Yahudi yang berada di White House, negara-negara sekutu Eropah yang mula merasa bimbang sekiranya perang ini menjadi panjang. Kalau sekarang minyak tak dapat dikeluarkan kerana sekatan, tapi bimbang sekiranya semua telaga minyak dan telaga gas ni diserang oleh peluru berpandu baru Iran. Kerana Iran sebut dia akan gunakan fasa baru adalah peluru berpandu 1 tan. 1 tan ni kalau dia tangkis tak tangkis pun impak dia sangat besar kepada semua kawasan-kawasan sensitif yang nak diserang, sama ada Israel sendiri ataupun kawasan-kawasan telaga minyak ataupun base camp Amerika yang berada di negara-negara teluk yang Iran serang sebelum ni dengan menggunakan balistik ya.
Solusi dia kalau ada, saya tak duduk sini lah. Solusi dia apa? Tuan-tuan masuk kan. Saya nasihat, tuan-tuan malas berfikir. Lepas tu tuan-tuan masuk agak solusi. Saya stream dengan tuan-tuan fakta. Kalau tuan-tuan nak solusi, tuan-tuan pergi tanya Antonio Guterres. Dia adalah Setiausaha Agung PBB. Antonio Guterres pun tak ada solusi. Jadi janganlah masuk tanya benda dalam stream yang sepatutnya kita nak tambahkan pengetahuan. Tuan-tuan tanya solusi. Okey, saya jawab tak ada solusi. Kita hanya membincangkan perkara yang tuan-tuan patut tahu sebagai orang awam dan saya mengumpulkan maklumat sebagai wartawan, share dengan tuan-tuan. Kalau ada solusi, saya duduk di PBB ya. Di PBB pun tak ada solusi. Majlis Keselamatan pun dah bincangkan hal ni dan tiada solusi. Okey, ada soalan yang lain yang tuan-tuan nak bincang? Tak, jangan saya kena jawab. Orang tanya jangan marah saya jawab kepada solusi. Sebab ramai pun dalam 17,000 orang yang ada. Sekarang ramai saja yang tertanya-tanya solusi. Saya jawab. Saya tak marah. Cuma saya nak didik tuan-tuan untuk faham. Bila tuan-tuan pergi ke stream orang lain, tuan-tuan jumpa ahli politik dunia. Datang dan tuan-tuan angkat tangan. Apa solusi dia? Dalam dunia ni, tak semua benda ada solusi dia. Tapi tak semestinya kalau tak ada solusi, kita tak membincangkannya. Kita bincang sekarang implikasi supaya tuan-tuan boleh memahami apa implikasi yang akan berlaku ke depan. Kita study sekarang adalah persediaan. Dengan implikasi yang ada, apa yang boleh kita bersab sedia. Okey? Terima kasih. Dia bukan minyak kita terjejas ke tidak. Okey, minyak Malaysia ni kita import, kita ekspor dan kita pakai untuk domestik. Tapi tak mencukupi keperluan dunia. Kerana tuan-tuan kena ingat, dengar balik angka saya sebut tadi. Dengar sayang, saya cuba bersabarlah. Minyak dunia yang datang daripada sini 20%. 20% minyak dunia yang ada di sini. Berarti Malaysia mengeluarkan minyak, tapi kita tak pakai minyak kita yang tuan-tuan pakai dekat pam tu. Kerana minyak Malaysia ni berkualiti tinggi, kita ekspor minyak kita untuk menggunakan bahan bakar penerbangan udara. Jadi minyak kita ni high quality. Kita jual dan kita dapat untung. Kita import minyak daripada negara yang kita pakai sekarang untuk bahan bakar kereta, bahan bakar industri. Berarti kita akan mengalami kapasiti terjejas lah. Satu minyak kita nak jual kalau kapal terbang tak berjalan banyak. Sekarang ni hari pertama perang je 17,000 penerbangan dibatalkan. Berarti bila tak ada transit di Doha, keperluan minyak untuk penggunaan bahan bakar antarabangsa yang minyak kita juga jual. Petronas juga terjejas. Yang kedua, kita nak beli balik minyak untuk subsidikan kepada kita sebagai pengguna. Kerajaan terpaksa beli pada $88 USD per barrel. Jadi kita tak boleh subsidi kita pada harga RM1.99. Kerana masa belanjawan, kerajaan ambil kira harga minyak dunia ni purata $72 USD. Kalau dah naik $88 USD yang kita beli, kerajaan tak mampu nak bagi kita minyak subsidi. Jadi import kepada kita adalah satu minyak kita yang berkualiti tinggi. Tak akan dibeli banyak orang kerana dia digunakan dalam industri penerbangan. Kerana sektor penerbangan banyak terhenti kerana pertembungan di antara Eropah dan Asia. Barat dan Asia, transitnya adalah di Doha. Transitnya adalah di Dubai. Dua kawasan ni dah tak jalan. Dah tak jalan, berarti minyak tak akan dipakai. Jadi minyak kita pula, kita beli daripada negara-negara ni untuk membolehkan minyak kenderaan yang kita pakai. Jadi seluruh dunia terancam. Dan saya jelaskan juga pada tuan-tuan. Bila harga minyak jadi naik, macam saya cakap semalam kan, tepung tak naik. Okey, tepung tak naik. Tepung sama je harga dia. Tapi tepung ni dibawa masuk ke negara kita dengan menggunakan kapal laut. Kalau minyak naik, kapal lautnya minyak naik, tepung yang naik di atas kapal ni dibeli daripada pelantar India dengan harga yang sama. Dia belayar je atas kapal yang minyak naik. Turun di Port Klang, dia dah charge je. Harga tepung menjadi berbeza kerana kos pengangkutan. Tepung ni turunlah di Port Klang. Gula kita datang daripada luar juga, sama, turun di Port Klang. Semuanya telah menjadi mahal kerana bukan harga gula yang naik, harga pengangkutan membawa barang makanan yang kita import. Kemudian daripada Port Klang, kalau dalam kerajaan Malaysia naikkan juga harga minyak, 2 kali dah pengangkutan. Berarti kita bayar kepada kos pengangkutan kerana melambungnya harga minyak. Jadi kalau tuan-tuan tanya apa kesan yang akan sampai ke pintu rumah kita, adalah kesan inflasi, di mana harga barang menjadi tinggi. Walaupun produk berasnya ada, produk tepungnya cukup untuk bekalan dunia, tapi dia terpaksa dinaikkan harga kerana kos pengangkutan. Kerana kapal yang berlayar tu minyaknya naik. Tuan-tuan kena ingat, kapal-kapal yang berlayar di laut antarabangsa tak pakai minyak daripada stesen kita yang ada subsidi ni. Mereka beli dalam pasaran antarabangsa. Kerana tuan-tuan biasa hidup di Malaysia, kita ni hidup pada harga minyak yang ditambat, RM1.99 sekarang. Kita ingat seluruh dunia ditambat? Tidak. Harga seluruh dunia bergantung pada harga barrel hari tersebut. Harga barrel tu di Amerika harga minyak dah naik, di Kesatuan Eropah harga gas dah naik.
Jadi tuan-tuan akan faham bahawa bukan lagi keterjaminan makanan tu menjadi isu. Sekarang ni adalah kos penghantaran makanan, kos pergerakan pengangkutan makanan, kos pengangkutan makanan tu akan mahal. Jadi oleh kerana kita import, jadi kapal-kapal ni adalah kapal yang membeli minyak dalam pasaran terbuka. Mereka isi tangki minyak mereka di India, mereka isi tangki minyak di merata tempat, semua mereka datang. Jadi kerana gandum dan juga gula adalah negara kita tak keluarkan, kita import. Berarti besok walaupun harga minyak di tempat kita tak naik, tapi harga minyak daripada negara yang membawa barangan tu datang tu dah kena, maka kita akan dapat lihat kenaikan harga gula, kita akan lihat kenaikan harga tepung. Baik, tuan-tuan nak suruh kalau tuan-tuan nak suruh harga ni dikekalkan, tak boleh lah. Pasal ini dia dipanggil sebagai open market. Kerana kerajaan takkan nak, katalah kerajaan nak tampung harga tepung. Jenuh tuan-tuan. Kita kena bayar kos operasi antarabangsa di mana kerajaan kena tampung. Berarti kita punya belanjawan, waktu dibentangkan pasal tu, tak ada belanjawan perang. Kita tak terbabit pun dengan krisis yang ada ni. Berarti tak laratlah kerajaan nak subsidi. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan untuk faham. Sebagai penduduk dunia, bukan kita saja, seluruh penduduk dunia terjejas apa yang dipanggil sebagai consumer. Berarti bila perang ni berlaku, consumerism cost akan meningkat. Kerana kaedah utama dia adalah pengangkutan harga minyak. Itu yang saya jelaskan pada tuan-tuan. Jadi sampai kecakan, tak kerajaan nak kata harga tepung kena kekal. Sedangkan tepung yang dibawa masuk dah sama ada daripada India atau tepung dibawa masuk daripada negara lain, gula yang kita bawa masuk daripada luar, kita tak boleh kawal. Saya jelaskan juga pada tuan-tuan. Kelapa yang tuan-tuan pakai. Di Malaysia ni kita bukan bawa keluar kelapa yang cukup. Peratusan tinggi kelapa kita datang daripada Medan, Indonesia. Kalau harga minyak tu naik di Indonesia dan dia naik tongkang tu, takkanlah kelapa pun kerajaan nak subsidi kan. Jadi tuan-tuan kali, kelapa kenapa naik satu biji kelapa dah jadi mahal? Kerana kebanyakan kelapa kita datang daripada ukuran harga antarabangsa yang kita import. Kelapa dan kubis ni kita import daripada Indonesia. Nanti tuan-tuan tanya pula, beras kenapa naik? Di Thailand dia tak ada subsidi minyak. Jadi lori-lori yang bawa beras daripada Thailand ni masuk, dia tak dapat subsidi minyak. Dan di Malaysia pun dia tak boleh pakai subsidi minyak. Maka harga beras akan naik. Kemudian tuan-tuan tanya pula kenapa harga ikannya naik. Kita bawa ikan daripada Thailand. Thailand ni dia tak ada subsidi minyak. Pergerakan minyak dia tidak dikawal oleh subsidi. Dan dia tak boleh isi minyak dalam stesen kita bila sampai harganya jadi mahal. Jadi tuan-tuan akan faham kerana apa? Nak keluar ke laut cari ikan pakai minyak, minyaknya mahal. Dapat ikan bawa balik ke darat. Ikan tu di frozen kan. Frozen menggunakan generik tenaga industri. Mahal lagi harga frozen. Lepas frozen bawa naik atas lori pula. Lori pakai minyak untuk datang. Berarti semua ini akan menjadi rantaian kenaikan inflasi. Bekalan makanan tak putus. Cuma harganya menjadi mahal. Jadi kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan tahu bahawa inilah rantaian di mana pengguna akan terbabit mengalami kadar inflasi kalau perang ni tak selesai. Perang ni tidak hanya dilihat dalam aspek siapa menang atau siapa kalah, tapi malam ni perang ni juga dilihat daripada aspek kepenggunaan. Barang makanan tidak terjejas kerana Iran bukan pengeluar makanan dunia. Kerana Israel yang kita ni, kita tak ada urusan makanan dunia dengan Israel. Okey, dan kerana Asia Barat juga bukan pembekal makanan dunia. Jadi semua kawasan-kawasan yang terlibat ini tidak terikat dengan apa yang dipanggil sebagai pusat makanan dunia. Tapi dia terikat kerana pusat makanan dunia ni bergerak dengan menggunakan minyak yang datang daripada negara ni. Jadi kalau dah tuan-tuan faham, alhamdulillah. Saya pun dengar kata banyak faham, saya tak payah bebel panjang lagi. Yang suruh ternak ayam ialah tuan-tuan duduk rumah kampung. Kami di Kuala Lumpur ni nak ternak macam mana? Kami di Kuala Lumpur ada flat penara ni 17 tingkat, nak ternak macam mana? Tuan kalau bagi cadangan pun selesai masalah tuan sudah. Kami pergi rumah tuan minta ayam, tuan tak terbagi pula. Kami pergi hantar modal je sekarang. Bang tolong bela ayam kat saya 200 ekor. Janganlah bagi satu cadangan yang selesaikan masalah tuan. Di Malaysia ni kan 60% kita dah menjadi penghuni urban dan suburban yang tak menjadikan kita mampu menggunakan ruang rumah kita untuk ternak ayam. Sekian, terima kasih. Dia ada setiap kali saya cerita dekat orang ni macam-macam dia. Tanam ubi kayu. Setiap kali terantuk dia punya tergadah cantik je. Bela ayam sendiri, tanam ubi kayu sendiri. Tak betul lah. Kita bercakap tentang penyelesaiannya secara holistik. Tuan dapat selesaikan secara peribadi, alhamdulillah. Okey, tak, saya tak katalah penara ni belakang studio saya. Saya tak tinggal di penara. Saya kata penara ni contoh belakang tempat saya. Jadi saya selalu pergi Masjid An-Najihin ni, saya tahulah penara ni tinggal parking lot je. Takkanlah nak dirobeknya parking lot di tanam ubi kayu buat bela ayam. Tak masuk akal lah. Saya bagi contoh.
Bolehkah harga minyak turun? Saya clear dia tu. Bolehkah harga minyak turun? Lambat masa saya jelaskan. Harga minyak turun hari ini bila Trump dah mengumumkan semalam di White House bahawa perang ini akan berakhir dengan segera, tapi tidak minggu ini. Berarti perang ini akan berjalan ini kita baca sampai hari Ahad. Bolehkah harga minyak akan turun? Ya, saya tak balik mic. Bolehkah harga minyak akan turun? Ini yang masuk lambat. Harga minyak turun lah hari ini. Kerana semalam Trump membuat ucapan bahawa dia akan menghentikan perang ni dalam tempoh yang terdekat, tapi tidak minggu ini. Jadi tidak minggu ini kita baca dalam kalendernya sampai hari Ahad. Bila Trump buat pengumuman, kita nak cakap balik sama ada cakap Trump ni boleh pakai atau tidak. Cakap Trump ni tak boleh pakai, tapi macam mana kita nak uji boleh pakai atau tidak? Trump dikelilingi oleh pelobi Israel. Bila Trump buat cakap dia, orang akan kaji boleh pakai dekat mana cakap dia. Berarti pelobi telah menghantar isyarat keputusan ni serius. Jangan itu harga minyak turun hari ni $88 USD per barrel. Ada yang naikkan tadi 83. Okey, yang saya tengok tadi 88 USD per barrel. Mungkin petang jatuh lagi. Berarti besok kalau pasaran minyak dibuka lagi, kita tengok kalau turun lagi 80, 78, pemain-pemain industri telah mendapat hint yang jelas bahawa cakap Trump bila sampai kepada kumpulan ekonomi, pelobi-pelobi Yahudi ni dah tahu. Pelobi-pelobi ekonomi dah tahu betul Trump perang ni akan dihentikan. Berarti bursa akan pulih. Harga minyak akan menurun lagi. Itu cara kita membaca. Trump seorang pembohong dan tak boleh dipercayai. Tapi macam mana kita nak bezakan cakap dia tu? Bila cakap tu kemudiannya menjadi terkesan pada impak ekonomi, berarti secara ekonomi pelobi-pelobi yang ada di keliling Trump dah tahu bahawa ada potensi yang sangat tinggi Trump menyelesaikan perang pada minggu ini. Jadi besar yang kita akan lihat adalah pada minggu yang ini menjadikan Iran akan dibom dengan dahsyat. Sebab itu semalam pusingan yang ke-27 serangan ke atas Iran dilaksanakan di Tehran dan di Isfahan. Berarti mereka akan cuba hapuskan matlamat perang ni. Apa matlamat perang? Kata Trump dia nak 1000 lokasi yang strategik, di mana di sini adalah kilang penghasilan uranium, ini adalah kilang penghasilan peluru berpandu, di ini adalah stor peluru berpandu. Itu yang dia serang. Jadi saya fikir kata kalau minggu ni Trump boleh melancarkan lebih banyak serangan. Kalau dia ingat saya bukan nak, saya bagi tahu dekat tuan-tuan untuk faham. Nanti tuan-tuan masuk sekat jalan pula kata saya meraihkan perang ni Iran dibom. Kita lihat dalam bentuk faktanya. Dia boleh lancarkan serangan kerana mereka memiliki 170 jet yang berada di perairan, iaitu melalui 80 jet yang berada di atas kapal USS Abraham Lincoln dan 80 jet yang berada di atas kapal yang baru sampai 4-5 hari lepas, iaitu USS Gerald Ford. Dan mereka ada lebih kurang dalam 100 lagi kapal perang F-15, F-35 dan F-35B daripada pangkalan mereka di Israel. Kalau serangan ni dia lancarkan dengan strategik, yang mana Trump mendengar nasihat daripada pemain ekonomi bahawa benda ni menjejaskan syarikat-syarikat pelabur Israel dan industri menjadi rendah. Yang kedua, harga barang naik di Amerika dan tak bagus untuk pilihan raya midterm, di mana calon-calon daripada Republican yang nak bertanding di kerusi Senat mungkin akan kalah. Kerana protes rakyat Amerika, seorang presiden Republican yang disokong oleh governor Republican tak dapat menghentikan perang, harga barang naik di Amerika. Sedangkan perang ni adalah untuk kepentingan Israel. Maka Trump kena hentikan supaya impak kepanikan ni tak berlanjut hinggalah pilihan raya 3 November, di mana calon-calon Republican akan menjerit pada Trump, perang ini telah menyeret kami ke pintu kekalahan kalau pengundi memilih undi di atas kuasa pengguna. Okey, selesai Saya minum air sekejap. Sekejap saya tengok sekejap. Serangan di Minap, Amerika kata Tomahawk tu bukan dia punya. Pembohong. Saya jelaskan pada tuan-tuan, kerana Minap ni telah menimbulkan risiko moral yang tinggi pada Amerika sebab dia serang sekolah rendah. Tuan-tuan biar logik macam ni Iran tak bersedia untuk perang ni. Apa yang berlaku di Minap serentak berlaku dalam serangan di atas istana presiden yang membawa kematian kepada Said Ali Khamenei. Okey? Kemudian dia kata Tomahawk tu bukan dia punya. Tomahawk bukan milik Iran. Sama ada Tomahawk tu datang daripada Israel lah serang. Berarti secara moralnya bodohlah kalau kita percaya dalam ucapan Trump. Trump kata dia serang dan dia tak serang pun sekolah tu. Bodohlah untuk kita percaya. Kamu bom istana presiden, kamu bom pusat pemain latihan bola keranjang yang ada 40 orang wanita dan anak mereka sedang berlatih. Kamu nak nafikan satu je, sekolah di Minap. Kerana sekolah di Minap ada tekanan moral. Kamu bom budak sekolah. Kita rasionalnya boleh faham lah bang. Saya takkanlah itu saya nak jawab. Trump kata Tomahawk milik USA. Takkanlah Iran nak bom sendiri 186 budak-budak dia. Maka saya tengok sidang media tu. Berarti kamu nampak Trump berbohong.
Dan bukan sekali Trump berbohong. Jadi sah itu adalah serangan Amerika kerana dia datang serentak. Cuma bila dah jadi malu dan dunia marah, kerana ini adalah serangan yang sepatutnya Trump tumpukan kepada strategi ketenteraan. Kenapa bom sekolah yang menyebabkan 165 kanak-kanak mati? Dia boleh kata bukan dia punya. Tapi bila tiap kali dia dapat kejayaan besar, dia dapat bunuh Said Ali Khamenei, dia kata dia punya. Bila dia dapat bunuh komandan tu, dia claim kata dia punya. Setiap kejayaan dia punya. Tapi benda yang memalukan moral dia kata bukan dia punya. Jadi tuan-tuan boleh faham lah, takkanlah level tu pula saya nak kena jawab dekat tuan-tuan. Bahawa kita nak kena kaji pula sekolah tu siapa bom. Trump lah bom. Mudah untuk kita fahami. Dan kejadian tu berlaku serentak. Takkanlah dalam serentak tu ada orang lain pula memainkan peranan nak aim sekolah tu. Sama saja, hari ni mereka bom bangunan, guys. Okay, Trump bom sekarang ni 7,000 bangunan. 7,500 bangunan, dekat 7,600 bangunan. Okay, Iran kata hanya 1,600 saja bangunan yang ada kaitan dengan kerajaan, tentera dan juga pentadbiran. 6,000 lebih bangunan lah bangunan orang awam. Sama saja, waktu mereka bom Gaza, apa mereka kata? Israel dan Amerika menyusun naratif, tiap kali bom Gaza, Hamas. Tiap kali bom hospital, Hamas duduk bawah hospital. Jenuh lah tuan-tuan. Mereka bom hari ni. Mereka bom Lubnan. Setiap tempat mereka bom Lubnan, Hezbollah. Hari ni dia bom bank dekat Lubnan pun, bank tu Hezbollah punya. Esok dia bom lagi apa, semua Hezbollah. Berarti naratif ni dah cukup dah kita untuk faham bahawa setiap kali mereka melaksanakan kekejaman, mereka akan letak keburukan pada orang lain. Jadi saya beritahu dekat tuan-tuan, mudah je untuk tuan-tuan faham. Kita dah tengok perang Gaza. Kita marah kerana bom hospital. Dia kata bahawa hospital Ashifa tu ada ada terowong Hamas. Bom lagi kita kata kenapa bom hospital ahli, takkanlah hospital milik orang Kristian ini ada kaitan? Tak, dia kata juga. Jadi saya beritahu pada tuan-tuan, tak payahlah kita pening kepala untuk memikirkan penafian Trump. Kerana trik yang sama telah digunakan. G7 keluarkan stok minyak untuk stabilkan harga minyak. Tak betul lah saya cakap pasal Jepun keluarkan stok untuk kegunaan dia. Jepun keluarkan stok untuk kegunaan dia. Tak ada siapa, Jepun saja yang ada stok panjang 6 bulan stok dia. Dia keluar untuk kegunaan dia lah. Berarti G7 keluarkan minyak untuk stabilkan stok dunia. Tak betul. G7 ni bukanlah ikatan rangkaian. Dia adalah persidangan 7 negara maju. Bodohlah Jepun kalau dia keluarkan minyak dia sekarang. Dia nak bagi pada Jerman, dia nak bagi pada Amerika, dia nak bagi pada Itali, dia nak bagi pada UK, dia nak bagi pada Perancis. Kerana G7 ni bukan ikatan berkongsi waktu susah. G7 adalah ikatan negara-negara kapitalis bagaimana untuk menerkam dan menelan dunia dengan kerjasama mereka. Ini senang je. G7 tak keluar minyak dia untuk stabilkan harga minyak dunia. Mereka bukanlah badan kebajikan. G7 ni bukanlah pertubuhan kebajikan untuk memakmurkan dunia. G7 adalah 7 negara maju yang memiliki GDP yang terbesar di dunia. Negara ni adalah Amerika, negara ni adalah Kanada. Dia ada UK, dia ada Britain, dia ada Perancis, dia ada Itali dan dia ada Jepun. Jadi 7 puak ni nak keluar buat apa? Dia adalah negara-negara yang sedang mengumpulkan segala harta kekayaan untuk dia. Dia bukanlah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dunia susah dia bantu, dunia susah dia bantu. Ini adalah 7 negara yang memperkasakan kedudukan ekonomi mereka. Di mana lagi mereka nak telan? Bagaimana mereka nak bersama untuk menambahkan kekayaan mereka? Ini adalah Pakatan T20 dunia. Jadi kalaulah di Malaysia ni kenderaan tak cukup, semua enjin Grab rosak, tak ada orang T20 akan keluarkan Mercedes BMW dia untuk kita pakai pergi kerja. Logik dia mudah. T20 yang ada dekat Malaysia ni tak akan kata kami akan mengeluarkan kenderaan kami untuk kebajikan di Malaysia. Tak ada. Sebab T20 adalah kumpulan orang-orang pendapatan tinggi yang akan menjaga kepentingan pendapatan mereka. Senang saya beritahu kalian. Mereka ni T20 dunia. Dia keluarkan stok, macam Jepun umumkan dia keluar stok untuk kegunaan dia lah. Berarti Jepun ni tak pernah lah stok dia ni hilang daripada 6 bulan. Sekarang ni oleh kerana harga minyak mahal, dia tak nak ambil minyak baru yang datang pada harga $100 lebih supaya kos dia meningkat tinggi. Di Jepun pakailah stok yang dia beli pada harga $70 supaya operasi dia ni kekal dengan minyak yang dia dah storage pada $70. Nanti bila harga minyak murah balik, dia beli dan storekan balik. Bukan dia buka untuk kita beli. Bukan dia buka untuk orang dunia beli. Dia tak. Dia buka untuk dia.
Sebab Jepun ni dia storagekan minyak dia pada 6 bulan dengan mengambil kira kalau ada berlaku krisis dia boleh pakai stok storage. Kalau berlaku pada harga minyak naik, industri Jepun kekal relevan kerana mereka sedang membelanjakan minyak menggunakan minyak yang mana mereka beli pada harga $70 sebelum krisis. Tapi tak banyak negara dunia ada stok yang besar macam Jepun. Jadi bila kata keluarkan stok, jangan salah faham sayang, dia tidaklah menjadikan stok itu dia tolong jual. Dia gunakan untuk industri negara, dia menjadikan dia kompeten. Kerana dia boleh mengekalkan harga operasi dia pada harga minyak yang dia storage pada harga ketika dia beli murah. Itu untuk tuan-tuan faham. Turun nak sita minyak Iran apa maksud? Saya tak faham. Kita ada simpanan minyak gaji? Tak ada, tak besar storage kita. Kita bukan negara kaya dan kita bukanlah negara industri yang besar. Kita tak banyak storage kita. Kan? Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan sebab itulah setiap kali negara kita ni terkesan apabila harga minyak naik. Jadi kita tak ada storage kita. Cuma kerajaan ada storage financial. Storage financial ni daripada kesan belanjawan. Macam sekarang ni kalau minyak naik, kerajaan beli dengan menggunakan storage subsidi. Sebab Jepun ni dia negara industri. Okey, kita bukanlah negara industri yang besar. Kita tak storage. Kita negara pengguna minyak yang besar. Jadi kerajaan sekarang ni storage dia adalah cash. Dia standby cash, subsidikan minyak pada kita. Jadi harga minyak ni kekal turun bukan kerana kerajaan keluarkan stok minyak yang kita jadikan stok simpanan. Tidak. Kita jadikan stok cash yang kita simpan. Jadi bila kita pakai stok cash ni banyak, maka kita menjejaskan biaya cash kita dalam industri pendidikan. Kita akan tariklah cash tu daripada industri pendidikan, daripada industri perubatan, daripada industri yang segala macam. Nanti impak dia akan ada. Slowly impak adalah bila tuan-tuan pergi ke klinik, tiba-tiba ubat yang tuan-tuan biasa ambil untuk mak tuan-tuan 5 ubat, percuma. Sekarang kerajaan kata 3 je percuma, 2 kena beli. Berarti terkesan. Wang yang telah pun digunakan untuk melindangi industri ubat, wang untuk tuan-tuan kata untuk lindungi industri perubatan, terjejas lah. Jadi biaya kerajaan ni terpaksa diabsorb kerana kita menggunakan apa dipanggil cash storage. Kenapa kita tak simpan minyak besar-besar? Nanti duit tak ada lah kalau tak jual minyak. Macam ni tuan-tuan. Saya senyum sekejap. Bagi izin saya senyum sekejap. Pasal banyak soalan naik ni. Suruh buat storage dekat Pengerang apa semua. Begini. Kalau storage, kita tak ada duit. Kita kambu minyak. Nanti tuan-tuan kan, orang kawan tuan-tuan bagi nasihat. Tuan-tuan nak pergi pinjam duit kat kawan tuan-tuan kerana isteri tuan-tuan daripada nak bersalin biasa kena cesarean. Tuan-tuan sedar hati tak bila kawan tuan-tuan dengar, kau kenapa tak simpan duit cukup-cukup, dah tahu bini nak beranak? Berarti tak semua orang akan berada dalam keadaan bersedia untuk mengalami segala bencana. Nak menggunakan keperluan harian kita ni pun kerajaan struggle. Sebab kita negara industri. Taklah sekaya macam Jepun. Kambu lah orang kata, kambu ni simpan. Jadi kita tak boleh nak kambu minyak kita, pasal jual kita dapat cash. Cash tu yang kemudiannya digunakan untuk kos pendidikan kita. Cash tu lah digunakan untuk kos-kos hariannya. Nanti kita kambu minyak, tuan-tuan akan petikai pula, buat apa simpan minyak, lepas tu kita tak ada duit untuk memberikan tambahan percuma kepada subsidi. Jadi kita ni jual lah minyak kita sebab kita negara cash flow, kita perlukan banyak cash. Okay, kita perlukan banyak cash. Jepun dia dah ada banyak cash, dia kambu lah duit dia dalam, dia tak nak kambukan duit dia dalam perniagaan emas, dia kambu dengan duit dia dalam perniagaan minyak. Kerana minyak mengenerate keupayaan ekonomi dia. Berarti minyak adalah emas kepada Jepun. Waktu orang lain naik minyak mahal, negara dia tetap keluarkan harga barangan, kereta dia apa saja pada harga yang sama walaupun minyak kritikal selama 6 bulan. Jadi kita tak bolehlah storage minyak kita sebab kita kena jual minyak kita untuk dapat duit. Duit tu lebih besar daripada storage minyak sebab cash tu kemudiannya disubsidikan. Petronas kalau dia storage minyak, dia tak dapatlah 45 bilion untung setahun. 45 bilion untung setahun, kerajaan cekau dekat dia 30 bilion. 30 bilion pun tak cukup, subsidi kita 70 bilion lebih. Suruh custom kutip cukai, suruh LHDN kejar orang. Kerana inilah saya jelaskan pada tuan-tuan. Tuan-tuan kena ambil maklum, idea kenapa tak storage minyak ni tak relevan lah. Kerana masa tak bencana, tak terfikirlah benda ni. Kerana dunia bukan 365 hari akan berlaku krisis Iran. Tapi rakyat Malaysia 365 hari nak kan semua benda manfaat yang kita terima secara hari ke hari. Jadi tak bolehlah sebuah negara bersedia kepada hal yang belum tentu terjadi.
Dia kena belanja duit lah sebab rakyat dia hari-hari ada keperluan. Keperluan perubatan nak kena disubsidikan, kebutuhan minyak kita nak disubsidikan, gula kita nak disubsidikan, pendidikan kita, semua benda nak disubsidikan. Berarti perlulah cash. Jadi kita tak sampai satu level di mana minyak kita boleh storage. Kalau kita storage tuan-tuan mungutlah pula. Punya takutlah orang perang sampai sekarang minyak kita jadi RM2.5 sekilo. Tak boleh lah. Jadi kita tak sampai ke buah negara pengguna minyak tegar. Industri kita ni bukan industri tegar yang perlukan minyak di storage. Jadi aneh lah kalau kita storage minyak. Bagi negara-negara seperti China, industri tegar, industri dia besar. Jepun, industri dia besar. Jerman, industri besar. Dia storage je. Dia storage kerana negara dia, industri dia besar. Kita industri kecil. Lepas tu kita nak storage minyak buat apa? Kita jual lah sebab negara kita tekanan yang lebih besar adalah mendapatkan cash. Bagi menjana negara kita yang penduduk dia memerlukan banyak subsidi. Kerana kita hampir 12% ke 13% kita punya belanjawan, kalau tak silap saya, adalah disubsidikan. Jadi macam mana nak dapat cash? Cash hanya dapat daripada hasil bumi yang paling mudah untuk di-cashkan, minyak kita. 1 ton tolak dapat $60. 1 ton tolak dapat $80. Untungnya dapat pada Petronas. Jadi setahun pula Petronas kena bayar kepada kerajaan subsidi dia. Subsidi Petronas dibagi kepada kerajaan. Macam tahun lepas kerajaan tala 35 bilion. Tahun ni akan rendah sikit sebab Petronas untung 45 bilion je. Kerosakan di saya dah cover tadi dah. Kita dah lebih kurang 1 jam live. Tuan-tuan masuk lambat, saya dah jelaskan dah pada saya. Jadi saya nak jawab balik, penat saya satu. Lepas tu 16,000 orang ni, saya rasa mungkin 10,000 dah dengar dah penjelasan mengenai kerosakan di saya. Apa komen dia serang kedutaan Korea Utara? Ada cerita, saya tak tahu. Saya tak tahu sama ada dia serang kedutaan Korea Utara di Tehran. Tak jadi apa, dia serang apa pun saya rasa tak ada isu. Dia tak akan boleh melibatkan Korea Utara dalam perang ni. Korea Utara, zon sensitif dia adalah sekiranya Amerika mempertingkatkan aktiviti dia di perairan di Korea dan perairan di Jepun. Lain pada tu bukan urusan Korea Utara. Impak panjang perang banyaklah, terutama kadar inflasi dunia, pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak global, kenaikan harga makanan. Kerana saya dah jelas tadi yang mana masuk lambat saya jadi letih tuan-tuan. Sekarang bagi saya ambil nafas, tak jawab saya kesian, nak jawab saya dah ulang dah tadi. Sebab tu saya galakkan tuan-tuan follow ZRA Stream. Nanti bila pukul 9 tuan-tuan dah ready. Jadi bila tuan-tuan masuk pukul 10, tuan-tuan nak suruh saya repeat balik, saya ada 2 serba salah. Satu saya nak jawab, satu lagi saya akan rasa marah kerana dah jelaskan. Sebab tu tuan-tuan follow je ZRA Stream. Nanti setiap pukul 5 petang saya live. Tadi je saya terlewat 11 minit kerana saya ada tamu. John Bear dan Hafizul Faiz datang buka puasa. Hari lain saya akan tepat pukul 7, pukul 5 habis lebih kurang dalam pukul 6.30. Pukul 9 habis lebih kurang dalam pukul 11. Jadi bila tuan-tuan masuk lambat, tuan-tuan tanya soalan yang saya dah jawab, saya tak larat. Masuk pula Perang Dunia Ketiga pula dah. Perang Dunia Ketiga saya dah jawab berhari-hari dah. Untuk puak-puak Perang Dunia Ketiga, sekali je saya jawab. Begini, Perang Dunia memerlukan blok. Sebab tu kes ni dipanggil Perang Asia Barat. Berarti blok yang terlibat Asia Barat je. Okey, belajar Perang Dunia Pertama. Kenapa disebut Perang Dunia Pertama 1917-1918? Kerana pecahnya blok. Ketika itu Jerman yang sedang membawa blok baru bergabung dengan Ottoman, blok Islam. Manakala Barat, Amerika Syarikat bergabung dengan Eropah. Itu dipanggil Perang Dunia Pertama. Dia membabitkan perluasan. Kerana pada Perang Dunia Pertama, bloknya jadi besar kerana blok-blok ini menjajah benua Afrika dan blok-blok ini menjajah benua-benua yang lain. Perang Dunia Kedua blok. Kerana Perang Dunia Kedua, fasis Itali dengan Nazi Jerman bentuk satu blok dengan Jepun. Berperang dengan blok berikat yang dibentuk oleh Perancis dengan UK. Kemudian disertai oleh Amerika. Maka tu dipanggil Perang Dunia. Dia berlaku pada skala yang besar kerana blok persenjataan yang besar. Iran ni negara tunggal, dia tak ada blok. Blok ni maksudnya semua berperang serentak. Walaupun Iran ni kawan dengan China, China tak masuk perang ni. Walaupun Iran ni berkawan dengan Rusia, Rusia tak masuk perang ni, maka kita tak panggil dia Perang Dunia. Sama juga Kemboja perang dengan Thailand, kita tak panggil Perang ASEAN. Kita panggil Perang Kemboja Thailand lah. Kerana tiada negara lain nak membentukkan dia menjadi Perang Asia Tenggara, tak boleh. Maka itu dinamakannya Perang Kemboja Thailand. Tak dipanggil Perang ASEAN. Kerana bloknya tu tak cukup.
Kerana Kemboja tak disokong oleh Vietnam, tak disokong oleh Laos, Indochina yang lain. Kita tak menyokong Thailand. Jadi dipanggil perang itu perang Kemboja dan Thailand. Kerana perang ni tak membina blok persenjataan yang besar, di mana blok Iran tunggal. Yang lain adalah blok-blok sokongan politik je, yang dipanggil lip service support. Dan blok yang ada sekarang Amerika dan juga Israel. Dan perang ni hanya kena dekat satu rantau je. Macam mana tuan-tuan nak kata perang dunia ketiga? Dia tak ada blok. Jadi saya dengar banyak orang duk cerita perang dunia ketiga, perang dunia ketiga. Saya pun heran, tuan-tuan baca tak buku sejarah perang? Kenal dulu perang dunia pertama. Apa itu istilah dia? Perang dunia berarti blok yang sangat besar, yang ancaman dia ketara sampai ke seluruh dunia. Ancaman perangnya. Kalau ancaman ekonominya kita panggil tidak. Blok itu adalah perang sekarang ni, perang Asia Barat, impak ekonominya sampai kepada seluruh dunia. Itu impak ekonomi, kita tak panggil perang dunia. Jadi tuan-tuan kena faham, kalau dia dah berlaku di Asia Barat, dia jadi perang Asia Barat lah. Kerana yang terimpak secara langsung dalam perang ni hanyalah Iran, Amerika dan US. Okey, yang perang, yang terimpak secara apa yang dipanggil escalation, perluasan perang adalah negara-negara GFF. Yang terimpak secara ekonomi seluruh dunia, kerana ini adalah pusat pengeluaran minyak. Maka macam mana kita nak panggil perang dunia ketiga? Jadi baca dulu buku, kenal masalah perang dunia tu, kena faham dulu masalah dia. Perang dunia tu kena faham dulu. Perang yang berlaku di dalam bentuk skala yang besar apabila blok-blok yang ada di seluruh dunia membentuk kombinasi mereka, menghasilkan skala perang yang besar. Jadi di Asia dulu jadi besar kerana wujud blok Jepun yang menyokong blok fasis dan juga blok Nazi di Eropah. Jadi perang ni melebar. Bila perang ni melebar, skala perang ni jadi besar. Di Asia, British yang menjajah negara-negara Asia terpaksa menghadapi kemarahan Jepun. Di Eropah, negara-negara Eropah terpaksa menghadapi kemarahan Nazi. Di blok Afrika berlaku perang di mana orang-orang Afrika di bawah tatan jajahan Itali terpaksa berperang dengan tanah Afrika yang di bawah jajahan British, di bawah jajahan Perancis. Maka itu dipanggil perang dunia. Jadi tiap kali tuan-tuan masuk dan tembak perkataan perang dunia ketiga lagi itu dunia nak kiamat. Kalau dunia nak kiamat berasaskan perang, senanglah. Dia kiamat dah dalam perang dunia pertama. Dunia dah kiamat dah dalam perang dunia kedua. Jadi kalau tuan-tuan duk ambil perang ini adalah gambaran kiamat, akidah tuan-tuan jadi susah. Tuan-tuan mengukur hari kiamat berdasarkan perang. Jaga akidah tuan-tuan kalau tuan-tuan seorang Muslim. Jadi jangan duk masuk dah kiamat dah dekat. Itu ucapan seorang mukmin. Jadi kalau kita nak pergi pada kiamat dah dekat, rujuk pada hadis, rujuk pada dalil. Jadi perang ni tak termasuk dalam dalil para ulama yang mengatakan itu tanda-tanda dunia akan kiamat. Sebab tanda-tanda dunia kiamat datang dalam tanda-tanda yang sahih yang telah pun ditafsirkan para ulama daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Dia tak payah masuk tentang kiamat, tuan-tuan nak tafsir pula daripada perang yang dibinakan oleh negara barat di atas naratif manusia. Susah kita nak bawa nanti. Panjang jadi cerita kita ke arah yang tak masuk akal. Saya jelaskanlah supaya tuan-tuan cerah. Bukan sebab ada satu masalah kan, kita ni benda baru. Geopolitik ni kita tak belajar di sekolah. Geopolitik ni kita tak belajar, bukan pengetahuan am orang Malaysia. Sebab kita jawab soalan yang ada dalam result periksa. Jadi dulu geopolitik ni eksklusif untuk One University. Orang-orang yang digambarkan rambut dia beruban, lepas tu kepala dia botak. Kerana fikir banyak, pakai spek tebal. Tapi sekarang ni kerana kita semua orang awam yang mempunyai kesedaran yang tinggi, geopolitik ni kita tercicir. Kerana bangsa kita ni tak belajar geopolitik asas. Tak ada pun. Malah kalau tuan-tuan keluar universiti pun, ada degree sekarang pun berapa kerat yang faham geopolitik. Kerana kita keterlewatan meletakkan sensitiviti orang kita dalam geopolitik. Jadi kan bila kita bawa bincang ni, saya kena jelaskan lah. Kadang-kadang saya marah, kadang-kadang saya penat, tapi saya kena jelas juga. Dalam marah pun ada jawapan, dalam penat pun ada jawapan. Jadi bila tuan-tuan masuk, jangan dikelirukan benda yang menjadi fahaman yang mana secara ilmu dia dapat dijelaskan. Tuan-tuan nak terjun dia dalam ruang gelap, mengatakan tanda-tanda kiamat. Ini secara ilmu dia boleh dijelaskan. Sebab itu saya kata perang dunia pertama, perang dunia kedua ni adalah perang blok. Dan perang yang berlaku di Asia Barat ni, kalau tuan-tuan ingat perang Iran, perang tahun 67 lagi besar. Perang memerdekakan Palestin tahun 67, di mana 4 negara Arab berperang. Jumlah kematian pun ratus ribu orang.
Kemudian perang lagi satu di Asia Barat 1973, 10 negara Arab bergabung nak halau Israel keluar. Israel dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Kanada, dibantu oleh Australia, dibantu oleh Perancis, dibantu oleh Sweden, dibantu oleh Switzerland pada waktu tu. Dengan bekalan senjata, dipanggil satu perang 11. 10 perang 11. Tak jadi perang dunia. Kerana medan pertempuran itu hanyalah tanah-tanah Arab yang berdekatan dengan Palestin. Di mana Israel kekal di situ, Amerika hantar jet pejuang. Perancis hantar kapal perang dia bantu. Tentera Islam datang daripada Lubnan, datang daripada Syria, datang daripada arah Jordan. Dan satu lagi datang daripada Mesir. 10 negara Islam bergabung, kepung daripada 4 penjuru. Amerika datang bantu. Ini, dalam buku ni. Dia tak jadi perang dunia. Dia skala dia lebih besar daripada perang Iran. Perang 67 yang dipanggil perang Arab Israel ataupun perang 6 hari. Atau perang Ramadan yang Israel sebut sebagai Yom Kippur tahun 1973. Jadi kerana masa tu TikTok tak ada, tuan-tuan tak berkiamat lah. Kadang mana masa tu TikTok tak ada, tuan-tuan tak berdalil lah perang dunia. Pada perang tu besar, 900,000 tentera Islam bergabung. Dalam tahun 73, Libya, Mesir, Sudan bergabung daripada benua Afrika dengan dibantu sedikit tentera yang datang daripada Algeria. Saudi bergabung dengan Iraq, bergabung dengan Jordan, dengan tentera yang datang daripada Jordan. Syria melancarkan perang daripada Bukit Golan. Pejuang Palestin bersama dengan orang Sunni dan Syiah menyerang daripada lembah Bekaa Valley di sebelah Lubnan. Besar perang tu, Google je cari. Perang dalam Islam saya galakkan tuan-tuan menyebut perang Ramadan, tapi kalau tuan-tuan Google tuan-tuan kena tulis perang 1973 Arab Israel. Tuan-tuan baca dekat situ, jumlah dia berpuluh ribu orang yang mati, tapi tak ada TikTok, tak ada kiamat. Sebab tuan-tuan ni diukur kiamat ni bila ada TikTok je. Kenapa mereka suka berperang? Tak siapa, saya nak tengok dulu orang dia. Soalan ni kenapa Miss Leo? Saya tak tahulah I consider you punya profile Chinese Miss Leo Kenapa mereka suka berperang? I tak boleh jawab sebab Lenin dan Stalin pun perang dulu. Okey? Hitler pun perang dulu. I'm not a friend of Stalin, I'm not a friend of Hitler. Okey, Amerika dulu pun perang World War II. I'm not a friend of Eisenhower, I'm not a friend of Nixon. Vietnam juga berperang dulu. I'm not a friend of Mao Zedong. Okey? China juga berperang daripada perang candu. I don't know where they come from. So bukan mereka. Ini adalah dunia. Jadi perang sekarang bukan berlaku sekarang saja, Miss Teo. Perang berlaku daripada zaman Alexander the Great. Perang berlaku daripada zaman dulu. Jadi kalau you tanya kenapa mereka suka berperang, I pun nak tanya you. Kenapa you tak tahu bahawa dunia ni penuh dengan perang? That's why the biggest problem now bukan kenapa mereka suka berperang. The biggest problem now, how, Miss Leo? You don't know the history of the world. That's the most biggest thing. Okey, so bukan saya perlu jawab soalan ni. I bagi you balik soalan. You upgrade you punya knowledge sikit, then you tanya. Because perang bukan berlaku hari ni. Okey, perang daripada zaman dulu. Nanti I tanya dekat you pula, kenapa all the China dynasties dia perang? Sampai ada perang Manchuria. Perang dinasti Ming menjatuhkan dinasti Han. Dinasti Han jatuh semacam-macam dinasti. Chinese War. Kemudian I tanya pula dekat you, why Vietnam War berlaku? Why these two Vietnam cannot talk each other? We don't understand. Jadi saya bagi tahu dekat you, because dalam tradisi you kena fahamkan apa yang dipanggil sebagai antropologi manusia. Di mana permusuhan yang berorientasikan kepada kaum, peruntusan berorientasikan pada budaya. Masuklah juga perbezaan berorientasikan kepada agama. Telah menjadikan krisis perang di dunia berlaku. Perang Mongol dan juga perang Cina membawa pada tembok besar Cina. Berlaku kerana apa? Kerana siapa yang patut berkuasa di atas tanah besar Cina. Perang dinasti Ming lawan dengan dinasti apa tu? Semua perang adalah untuk menaikkan satu puak menguasai puak yang lain di atas tanah Republik Cina, di atas tanah Cina yang sangat besar. Jadi saya nak jawab pun payah. Apa dijajah? Okey, Cuba ni, okey. Saya jawab pendek je Cuba ni. Cuba ni dia ada sejarah yang panjang. Bila saja berlaku blok komunis dan juga blok barat. Okey, Caribbean ni satu negara je yang menjadi blok komunis. Bila berlaku satu apa yang the Peak Day. Okey, dia panggil the Peak Bay, the Peak Bay, operasi pantai babi. Kerana pantai tu penuh dengan becak seperti becak babi. Maka tentera komunis melancarkan satu operasi untuk mengambil alih Cuba.
Sejak tu Cuba menjadi negara komunis dan Cuba menyertai Pakatan Soviet Union pada tahun 1947. Lepas Perang Dunia Kedua ni jatuhnya Nazi, dunia jadi tegang, dipanggil Perang Dingin. Kuat dia pada tahun 62 sampai tahun 87. Masa komunis berkembang, Cuba adalah satu-satu negara yang berada di pantai Amerika. Caribbean dengan Amerika ni berseberang. Jadi Costa Rica, Haiti apa semua tak nak masuk campur. Tapi Cuba ni berjaya kerajaan komunis dia yang dipimpin oleh Fidel Castro. Kemudian di sana ada Che Guevara. Mereka bangunkan kerajaan komunis. Tahun 1962, Perang Dingin ini menjadi kuat. Lepas jatuh Hitler, blok komunis yang dikuasai oleh Soviet Union yang disokong oleh negara-negara Eropah Timur, tak apalah, jauh daripada Amerika. Rusia berjaya mendapatkan Cuba sebagai blok komunis yang kalau dia tembak peluru je sampai ke Amerika. Kemudian dalam keadaan Cuba menjadi blok komunis, berlaku satu ketegangan dalam tahun 1960-an, sebelum tahun 66. Ini juga membawa kenapa teori pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Di mana Cuba telah menerima, bersetuju nak terima 2 peluru berpandu daripada 2 peluru nuklear daripada Rusia untuk dihalakan ke Amerika. Jadi pada waktu tu John F. Kennedy ada masalah. Dia nak bertanding penggal pilihan raya yang kedua, dia banyak krisis moral, dia banyak skandal seks, dia reputation dia jatuh. Maka Kennedy nak dapatkan kembali penggal perang ni, penggal dia nak perang dengan Rusia. Jadi kerajaan Amerika kata tak boleh, ini perang yang membawa kepada nuklear. Maka itulah salah satu teori mengatakan kenapa Kennedy dibunuh. Kerana Kennedy pada waktu itu cuba menyelamatkan reputasi politik dia dengan mengisytiharkan perang. Tapi keadaan ini berjaya dileraikan, di mana hampir berlaku perang dunia tetapi Rusia membatalkan penghantaran 2 peluru peledak berkendal nuklear untuk berada di Cuba supaya dia senang nak serang US. Kenapa? Rusia marah. Kerana Amerika yang banyak peledak nuklear telah meletakkan peledak-peledak nuklear mereka di Eropah. Berarti Amerika ni menggunakan proksi Eropah dengan bila-bila masa peledak nuklear dia akan sampai ke Rusia. Rusia cari negara di Caribbean, dia dapat satu, iaitu Cuba. Sejak itu Cuba dengan Amerika ni bermasalah. Jatuhlah komunis Soviet di Rusia, maka Cuba tak ada lagi penaja. Tapi Cuba ni kekal sebagai kerajaan komunis. Sekarang ni Raul Castro Raul Castro pun dah mati. Presiden yang ketiga Cuba. Jadi bila Amerika nak hapuskan apa yang dipanggil sebagai sekitar dia nak clearkan, maka dia akan jatuhkan Cuba. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan, selepas mereka jatuhkan Venezuela, Trump ni dah berada dalam keadaan semua benda dia nak ubah dalam dunia. Dia dah jadi apa yang kita sebut sebagai berada di luar kawalan. Maka dia nak jatuhkan pula Cuba. Sebenarnya Cuba bukan ancaman untuk Amerika dah sekarang. Sebuah Cuba ni sebuah negara miskin, sebuah negara yang dikenakan sekatan oleh Amerika, hidup dengan perniagaan curut dia. Sebuah negara yang Amerika tak mampu perangi pun. Sebuah negara yang tak ada teknologi pun nak perang dengan Amerika. Bila komunis Soviet jatuh 87, tuan-tuan dah kira 40 tahun dah. Cuba ni kalau tuan-tuan tengok filem dia naik kenderaan tahun 70-an, 80-an. Sangat miskin. Havana ni masih hidup di atas sigar dia saja. Berarti Trump dah lepas habis semua, dia nak pindah pula dunia, dia cari Cuba. Nanti kalau lepas je Cuba, dia tak berani pergi Korea Utara. Tak usik dia Korea Utara, sebab Korea Utara kalau dia usuk dengan si gemuk pendek tu, si gemuk pendek tu tembak roket dia sampai ke Amerika. Maka saya bagi tahu pada tuan-tuan, dia usiklah pula Cuba sebab dia nak tunjuk kata dunia di bawah kawalan dia. Jadi kalau tuan-tuan tanya, saya kata penat kalau kita nak layan Trump ni, tapi saya jawab juga. Bukan Raul Castro dah. Miguel ya. Raul Castro pun dah tak ada dah. Raul Castro ganti sekejap itu hari, sekarang ni Miguel yang baru. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, dia nak tunjuk kekuasaan ni, kononnya habis ni dia nak pergi Cuba. Sebab Cuba seberang dia. Nanti habis Cuba dia sebut pula dia nak pergi Denmark pun dia nak pergi. Jadi kalau hari-hari kita nak cerita pasal Trump ni, saya dan tuan-tuan akan menjadi memikirkan masalah Trump. Biarlah dia uruskan dia, kita fikir masalah yang dekat dengan kita, iaitu Iran, minyak dan juga Palestin. Jangan kita ditentukan oleh naratif Trump. Penat kita. Saya nak kena jawab kat tuan-tuan, tapi saya jawablah tuan-tuan untuk tuan-tuan ambil pengetahuan am tentang Cuba. Kerana Cuba ini sampai sekarang masih lagi menjadi sebuah negara komunis, walaupun induk komunis telah pun jatuh, iaitu Rusia. Saya dah jawab panjang dah langkah perang Iran dan all out. Saya dah jawab panjang dah tadi, 1 jam lebih dah. Bagi tuan-tuan yang belum follow Zia Resim. Jadi pukul 5 tuan-tuan dapat notifikasi, pukul 9 tuan-tuan dapat notifikasi. Sekarang bila tuan-tuan tolak algo, nampak muka saya. Tuan-tuan tanya perang Iran apa jadi? Sedangkan kita dah mulakan kelas kita pukul 9 tadi mengenai Iran. Petang tadi pukul 5 kita dah buat update.
Selalunya konsep kita 5 petang kita update, malam kita buat perbincangan. 5 petang kita update sebab pendek nak buat tu berbuka. Kita habis 6.30 sebab saya letih. Malam ni adalah perbincangan daripada silibus siang. Kalau tuan-tuan main terkam je dalam scroll, lepas tu tuan-tuan suruh tanya, saya tak boleh nak jawab sebab kita start pukul 9, kita dah update dah. Lepas update, kita akan bagi tahu tentang Rectifies. Apa kepentingan maklumat yang kita dapat. Lepas tu Q&A, sekarang dah masuk Q&A dah. Janganlah tanya Q&A benda yang bukan saya bincangkan tadi. Penat saya nak patah balik. Hari Sabtu ni subuh saya akan di masjid Surau Ar-Ridwan, bukan masjid, Surau Ar-Ridwan, Kampung Datuk Abu Bakar Baginda, Selangor. Jadi tuan-tuan nak pergi bolehlah. Dia buka, saya rasa 2 jam mereka akan bagi masa pada saya. Kita akan bincang tentang Iran. Kita akan bincang tentang apa yang saya sebut tadi. Tuan-tuan selalu masih lagi bercakap tentang 70,000 orang Yahudi akan bergerak daripada Isfahan. Di mana saya jelaskan kepada tuan-tuan, Yahudi pernah berada di atas tanah Iran pada jumlah 150,000 orang. Bila saja Iran menjadi sebuah negara pro-Israel, Iran pada zaman lepas Perang Dunia Kedua sampailah tahun 79 sebelum revolusi, Iran Shah Iran ni adalah rakan baik pada Israel. Maka orang-orang di Israel berada di Iran. 1979 bila berlaku revolusi Islam Iran, orang-orang Israel merasa tidak selamat. Mereka ni pulang. Jadi saya nak cerita sekarang, 70,000 tentera kafir Israel ni sebenarnya dah balik. Kalau dalam hadis 70,000 keluar pada Isfahan. Kerana di Iran sekarang hanya tinggal 9,000 je Yahudi. Berarti kalau kita tengok pergerakan angka daripada 100 ke 150,000 tinggal 90,000. Berarti 80,000 orang lebih telah balik ke Iran. Telah balik ke Israel. Baik. Bila balik ke Israel tahun 79 ni lah Israel mengembangkan negara dia menjadi besar. Dia serang sana, dia serang sini. Maka yang satu saya nak ujarkan pada tuan-tuan, ada hadis yang menyebut bahawa akan ada 70,000 orang tentera keluar daripada Isfahan. Saya nak bagi tahu kata di Isfahan dah tak ada Israel dah. Yahudi hanya tinggal di Tehran dan jumlah mereka sekarang hanyalah 9,100 orang. Berarti ambil peristiwa pergerakan orang Yahudi yang banyak, iaitu 1979 bawa 1980. Itu kira-kira 100,000 orang Yahudi balik ke Israel. Maka Yahudi yang dah balik ke Israel, kemudiannya tahun yang sama juga Israel berkembang dengan begitu pesat, menyerang negara-negara dia dan nak balik peta pada The Greater Israel. Maka besok saya nak minta para ulama' dan para ustaz juga mengambil kira, jangan menanti memburukkan Iran dengan menggunakan 70,000 orang Yahudi daripada Isfahan, menjadikan kita semua kerana kita benci Syiah, kita pegang pada hadis tersebut. Saya nak semua orang mengambil gambaran, apakah kita sedar bahawa Yahudi ni dah balik ke tanah Israel apabila Iran telah menjadi sebuah negara anti-Israel. Dulu pada zaman Shah Iran, Iran ini adalah sekutu Israel. Jadi sekarang ni saya kata hadis ni kalau dibaca tanpa dilihat perkembangan politik yang ada sekarang, tanpa merujuk pada angka, tanpa menyedari bahawa di Iran hanya tinggal 9,100 orang. Pergi cek Iran punya population, Jew population in Iran. Tengok banyak begitu data. 9,000 orang je. Kemudian mana Yahudi ni pergi? Yahudi ni lari daripada tanah Iran bila mereka tak mampu lagi menjadi proksi, kerana Iran dulu adalah proksi Israel, Israel adalah proksi Iran. Ketika Iran adalah sebuah kerajaan monarki pro-Amerika. Bila naik revolusi Islam Iran, Iran ni menjadi negara berpegang pada Islam dan mengisytiharkan 2 perkara. Amerika adalah syaitan, Israel adalah negara haram. Maka Israel ni lari. Jadi saya nak kata jangan lagi ditunggang tanpa melihat fakta, dan jangan lagi dibawa hadis yang mengaburkan tanpa merujuk kepada fakta baru. Perbincangan-perbincangan yang lebih terkini menjadikan hadis ini merujuk pada fakta supaya orang Islam lebih bersedia sekarang. Seperti orang-orang Yahudi dah balik ke negara Yahudi. Dan angka tersebut sangat elok, 100,000 ke 150,000. Sekarang tinggal 9,000. Berarti puluhan ribu, mencapai 70,000 hadis itu dah balik ke Israel. Dan lepas balik ke Israel, Israel ini menjadi negara yang ganas sekarang. Berarti kalau nak ambil akhir zaman, jangan ambil dengan memburukkan Iran dengan mengatakan satu hari Iran lah pelahir Yahudi. Tak, Yahudi itu memang lahir di Iran dan sekarang dah balik ke Israel pun. Dan kita lah yang sedang memerangi mereka. Dan bila Yahudi ni baliklah dia melancarkan perang yang sangat-sangat besar. Itu saya nak jelaskan. First time dengar. Sebab tu saya katakan tuan-tuan kena tengok fakta dan data. Tengok fakta. Saya tak sehujah menentang para ulama'. Saya cuma kata para ulama' kita bekalkan data baru untuk para ulama' melihat bahawa
Selagi kita pegang pada dalil yang hanya tujuan nak memburukkan Iran, kita tak faham bahawa di Iran dah tak ada Yahudi. Kerana Iran dulunya, kalau kita nak cerita Iran Yahudi, ni Iran pada zaman monarki, zaman Shah Reza Pahlavi. Sebab Iran ni lah yang membekalkan minyak kepada Israel. Waktu Israel berperang dengan negara-negara Islam Sunni yang nak bantu Palestin. Bila naik revolusi Islam 1979, Islam ni terus mengisytiharkan Israel ni adalah negara yang haram di muka bumi ni. Amerika adalah syaitan. Maka Yahudi ni lari, kerana ini bukan lagi negara yang dulu mereka boleh pukat minyak, mereka boleh pukat perniagaan, kerana Iran dulu adalah pembekal minyak kepada Israel. Dalam perang tahun 67, negara Arab perang, Iran tak perang. Kerana Iran pada waktu itu adalah sebuah monarki sekular. Dia pun tak anggap diri dia Syiah, dia tak anggap diri dia Sunni. Dia membenarkan Arab, dia membenarkan Pantai Bogel. Bila 1979, orang-orang Israel tak boleh cari makan lagi kerana Iran telah mengisytiharkan dasar dia sebagai sebuah negara Islam Syiah. Maka baliklah orang Israel pergi ke negara dia. Jadi sekarang duk burukkan Isfahan ni, nak cerita macam mana kalau 9,100 orang Yahudi yang tinggal, kita nak lalai lagi sampai tunggu tak ada 70,000 Yahudi dekat Isfahan. Sedangkan Yahudi tu dah balik, dah keluar pun. Jadi dalil ni boleh lebih diabsahkan dengan pemulangan, dengan pulang ni. Berarti orang-orang Yahudi menjadi bertambah kuat dan Iran Isfahan tu bukan lagi kota Yahudi. Rujuk aja. Saya dah jawab banyak kali dah. 9,000 yang tinggal tak balik, dia orang tinggal sana. Sebab tak semua Yahudi jahat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, di UAE ada 500 Yahudi. Di Morocco ada 2,000 Yahudi. Kalau tuan-tuan buka Jew in Arabic country, tuan-tuan dapat detail. Ni 2022 sampai 2026. Morocco, Maghrib dia ada 2,000 Yahudi. Tunisia pun ada 1,000 Yahudi. Egypt pun ada. Syria pun ada. Saudi Arabia pun ada. Berarti tak semua orang Jew ni, orang Islam ni, dia tak bunuh semua orang. Orang Yahudi, selagi dia tidak membuat kacau, dia boleh hidup lah kerana dia warga negara. Dia lahir di situ, beranak pinak di situ. Sekali tuan-tuan kata pula Yahudi ni dibela oleh Morocco, tak, dia warga negara. Dia berada di situ sejak zaman lampau. Dan tak semua Yahudi ni adalah jahat. Salah satu daripada rabai Yahudi yang paling menentang Benjamin Netanyahu adalah rabai daripada Morocco yang gigi dia macam gigi arnab tu. Kan selalu dia keluar statement pro-Palestin. Dia adalah rabai ketua Yahudi yang tinggal di Morocco. Saya tak kata maksudnya hadis itu sudah terjadi. Maksud saya, kan hadis ni sekarang nak menggambarkan pada kita kerana kita benci Syiah. Kita kata 70,000 akan keluar daripada Isfahan. Hadis ni ditonggang, seolah-olah ditonggang lah untuk menggambarkan jangan percaya Iran ni jahat. Saya kata lihat fakta. Saya kata lihat fakta. Yahudi ni dah balik ke negara dia. Berarti yang dipegangkan ni adalah tanda Yahudi ni dah balik. Lihat lagi satu fakta. Dengar faham? Bukan saya kata menolak hadis tersebut. Saya kata para ulama harus juga melihat hadis yang bergerak mengikut zaman dia. Kalau ikut zaman, saya dah sebut, bila saja naik revolusi Islam Iran, orang Yahudi balik ke negara dia beramai-ramai. Berarti Yahudi yang sekarang pula menyerang beramai-ramai inilah musuh sebenar. Kalau tidak, kita masih ada lagi dalam paksi yang kejahatan ni akan datang daripada Iran. Yahudi yang ada daripada Iran mengabui kefahaman kita dengan mengatakan Syiah ini adalah penternak Yahudi. Jadi dalil ini menjadikan kita berada dalam titik lemah yang saya sebut kata, yang kita kena faham adalah mereka telah balik dan Yahudi ini menjadi negara Israel yang jahat, supaya titik fokus kita tak ditenggelamkan mengatakan Iran yang akan membiarkan Yahudi ini. Boleh percaya ke Yahudi itu saya tak tahulah. Yang urusnya kerajaan Morocco. Tuan-tuan telefon Presiden Morocco tanya dia percaya ke tidak. Tuan-tuan telefon Perdana Presiden Tunisia tanya. Tuan-tuan tanya saya nak jawab pun payah. Boleh percaya ke Yahudi itu jadi payah? Penat saya nak jawab nanti. Sebab tu bukan tanah air kita. Kalau ada Yahudi duduk di Malaysia, boleh kita tanya hari-hari kita pergi cek rumah dia.
Kalau ada Yahudi dekat kampung saya, boleh lah saya bagi tahu kawan saya pergi tengok dia pergi kerja tak. Yahudi tu dia buat apa? Dia benar pakai tambah rumput. Dia main phone tak? Tengok dia like tak story saya. Boleh pantau dia. Sekarang Yahudi tu duduk di tempat yang nak suruh saya pantau pun saya jadi banyaklah kerja saya, tuan-tuan. Nak memenuhi tanya boleh percaya ke? Letih saya nak pantau. Kalau kampung saya tu ada 2-3 Yahudi, boleh saya suruh budak kampung saya pergi cek, kau ambil phone dia. Dia keluar pergi kedai, kau pegang. Tak ada, polis bagi tahu, kau ambil kau phone dia. Kau buka tengok TikTok. Dia like tak story-story Iran kena bom. Dia like tak Netanyahu? Like, kau bantai dia. Tak apalah dia berada dalam kawalan kita. Ni saya cerita tadi nak membuktikan kepada tuan-tuan bahawa Islam ni adalah agama yang baik. Orang-orang Yahudi bila tinggal dalam negara Islam, terutama di Morocco tadi, di Tunisia, di UAE, di Iran pun ada 9,000 lebih, diberi pelayanan yang baik. Jadi saya nak menggambarkan pada tuan-tuan juga perpindahan angka yang telah berlaku secara drastik. 70,000 Yahudi yang dikatakan ada di Isfahan dah balik ke Iran pada tahun 1979 bila revolusi Islam Iran telah memutuskan dengan mengatakan Israel negara haram. Berarti orang Yahudi rasa tak selamat. Saya tak hilang mood. Tanya soal cuma saya jawab. Kadang-kadang saya jawab dalam nada jenaka. Saya tak nak jawab pun kena jawab. Sebab kadang-kadang jawapan saya ni memang bunyi dia jenaka, tapi memberi tuan-tuan sedikit pengetahuan. Satu tadi kan, kalau saya tak jawab, saya tak boleh bagi tahu kata Islam ni agama yang baik. Orang Yahudi boleh tinggal je dalam negara kita selagi dia tak buat kekacauan, selagi dia berpegang kepada amir, iaitu pemerintah setempat, selagi dia tidak menipukan ke huru-hara. Ada semua setempat yang selamat bagi orang Islam. Itu je saya nak jelaskan. Lepas tu tuan-tuan tanya boleh percaya ke? Saya jadi pening lah. Sebab bukan negara saya, bukan negara kita. Itu kan di Tunisia sayang. Itu kan berlakunya di UAE sayang. Itu kan berlakunya di Morocco. Jadi saya jam lah. Niat saya nak memberitahu Islam ini agama yang baik. Barang siapa yang menjadi minoriti mana-mana negara Islam, dia boleh hidup dengan keadaan aman. Ini terbukti. Tapi Islam kalau jadi minoriti di mana-mana negara, selalunya mereka dizalimi. Dah ke situ pula tuan-tuan tanya boleh percaya ke tak Yahudi ni. Saya tak tahulah. Saya pun tak pernah tinggal di Maghribi dan saya tak pernah tinggal di Tunisia. Saya pernah lah jumpa banyak Yahudi. Di Iran saya jumpa Yahudi. Saya pergi Kazakhstan pun ada Yahudi. Yahudi di Kazakh ni bagus. Ketika saya pergi ke sekolah Torah, saya masuk sampai Baitul Maqdis ni tuan-tuan. Saya masuk sekolah Torah Yahudi. Saya masuk ke sinagog Yahudi. Rabai-rabai Yahudi yang tahu saya seorang Muslim, rabai-rabai Ahlul Kitab ni bacakan doa untuk saya. Saya angkat tangan berdoa. Cuma dalam hati saya adalah untuk menjaga kemuliaan mereka, membenarkan saya masuk ke sinagog. Kerana kemudiannya saya menunjukkan dasar yang baik, dia bawa saya pergi masuk sekolah Torah, sekolah tahfiz dia, yang tahfiz kitab Torah ni. Budak-budak 7 tahun, 8 tahun untuk belajar menghafiz Torah ni, saya masuk sampai kitab Torah. Saya dibenarkan ambil penggambaran tu, video saya tu ada tembok The Wailing Wall. Bukan senang orang Islam nak pergi rakam orang Yahudi duk antuk kepala dekat Wailing Wall tu. Sebab tu dalam video ziarah stream, ziarah tebing barat, ada gambar saya semua, saya tunjuk. Jadi Yahudi ada 12. Jadi saya nak jelaskan kepada tuan-tuan benda yang lain. Tuan-tuan ambil faham benda-benda yang lain. Jadi saya pening lah. Siapa yang belum follow, follow dulu. Ya. Yahudi sekarang ni kan macam-macam. Dah tak Yahudi dah pun. Benjamin Netanyahu, tuan-tuan tengok Bezalel Smotrich dia ni lebih. Sebab tu Yahudi tak berani buat DNA untuk kerakyatan. Dia tengok dia ambil. Sebab tu Yahudi yang datang ni semua adalah the European ya, orang Europe. Yahudi yang datang daripada Zionism. Zionism bukannya turun daripada kitab Torah. Zionism ni bukanlah Yahudi yang datang daripada Bani Yaqub. Okey, ini Yahudi yang datang daripada Eropah. Kalau tuan-tuan tengok Bezalel Smotrich, dia kan orang Serb, orang Poland, orang Jerman yang membentuk Yahudi Zionism ni. Yahudi yang menjadi baruah di Eropah, Yahudi yang datang daripada Eropah. Sebab tu orang kata sekarang perang tentang Bani Israel juga disebut tentang Zionism. Sebab tu orang selalu tegur saya, cara yang paling penting untuk cara yang paling betul untuk menyebut tentang perang ni memerangi Zionis. Kerana yang datang ni Zionism. Miss Leo dia tak tanya dah lah. Miss Leo tadi dia tanya, dia dah faham lah tu. Okey lah dia faham. Yang lain tak faham-faham lagi. Miss Leo saya jawab sekali dia dah faham. Oh betul juga. Kalau dia Cina, di China dulu perang bertahun-tahun berebut tentang dinasti. Cina perang dengan Manchuria begitu lama. Dia dah faham dah. Yang bukan Miss Leo yang tak faham-faham lagi sampai sekarang.
Misli alhamdulillah lah. Dia dah faham dah. Soalan dia tu tidak merujuk pada sejarah. Yang lain yang tak faham lagi ni. Okey, petang ni saya naikkan, malam ni saya naikkan buku pada tuan-tuan. Bagi mereka yang nak memburu buku Muhammad, saya ucapkan terima kasih kerana sokongan ke atas buku Muhammad menjadi kuat, kerana saya menerima lebih kurang dalam 65,000 rakan baru dalam tempoh 10 hari kita stream tentang Iran. Sebab tu saya kata yang baru masuk, follow, lepas tu faham peraturan kita bila live. Terima kasih yang baru follow. Saya pun cecah 65,000 orang rakan baru dalam tempoh 10 hari kita stream tentang isu ni. Cuma tinggal lagi tu, ada kala 2 hari pertama saya tak marah. Semalam saya melentin sikit, hari ni saya okey sikit. Okay, sebab saya dah sebelum live pun saya ingatkan diri saya, kata pesan kawan saya yang datang jumpa saya empat mata, Zainal sabar. Orang ni tak faham tentang Iran. Tapi saya kata saya bukan tak sabar tentang orang tak faham tentang Iran. Saya tak sabar pada pemaki. Orang yang memaki bangsa tu, orang memaki Islam ni, orang memaki Iran. Jadi bila maki, saya rasa sangat sensitif. Kerana tu saya jawab dalam nada yang kasar. Kalau tuan-tuan nak buku Muhammad ni, saya ucapkan terima kasih pada semua yang support. Buku Muhammad ni saya bagi pada tuan-tuan diskaun yang tak